Aku like kalau tak aku aku ada type, tak kisah hype tak hype. Kalau aku like kalau tak aku swipe. Tak nak jaga hati, lebih baik aku jujur. Tak banyak situasi yang ku mengalami. Lihat tadi yang ku kesali, dulu dorang bagi tahu kena buat macam ni. Kalau tak comfort tak boleh pergi, bila aku tak dengar dorang kata ego tinggi. Tak pandai bawa diri, korang boleh pergi. Baby aku ada type. Kalau aku like kalau tak aku swipe. Aku ada type, tak kisah hype tak hype. Kalau aku like kalau tak aku swipe. Ngada-ngada, bagi secubit rasa genggam. Diam, sekarang aku nak segalanya. Cabaran, buat kebaikan masa depan kau kena letak jawatan. Aku masih sangat hero kau, tak. Kau dah terbiasa orang dengar cakap. Hello, hai, assalamualaikum semua. How are you? Budus Ima, waalaikumsalam. Hai, Akif. Guys, kepada siapa yang baru masuk, jangan lupa untuk like and share. Jadi, seperti yang dimaklumkan, okay guys, hari ni kita ada konten untuk PDMRP. Di mana kita sedang, PDMRP sedang mencari unit tindakan khas, iaitu polis elit di dalam negara. Di dalam polis diraja MRP. Hai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aina Najwa. How are you today? Saya tengok post tak kena COVID. Ya, saya sedang menjalani kuarantin selama 7 hari. Jadi 7 hari bulan baru saya boleh bebas. Yes. Dan ya, saya kerja daripada rumah. Terima kasih untuk 607 hari Mama Amad. Okay, jangan lupa like and share guys. Like and share. Tekan butang-butang itu, kerana butang-butang itu sekejap je. Orang like, share. Senang je. Okay. Terima kasih untuk notify. So, macam saya hari ni saya rasa agak berat sikit kepala, tapi saya try lah kan untuk push. Sebab kan awal bulan lah kita kena push. Jom boleh relax. Kalau dah achieve lah kan. Itu hashtag awak. Hashtag bukan tanda seru. Okay guys, jangan lupa like and share. So, mari kita masuk Yeah, let's go. Let's go. Saya punya Windows button ni tak function lah. Hai Fizi. Hello. Semoga sihat kembali Kak Izzy walaupun quarantine tapi tetap jaga diri tau. You are my favorite Facebook. Facebookers. Thank you Aina Najwa. Ya ke saya favorite? Waalaikumsalam Fikri. M001. Maksudlah apa tugas? Selamat bertugas. Sekarang saya tengah jaga kotak suara saya sekarang ni. Saat kerja saya ada kena mengena dengan ni kan, berinteraksi dengan orang, pecah-pecah benda ni. Prepare. Quarantine awal positif. Ya, saya positif Fizi. Dan quarantine selama 7 hari. Saya start quarantine 1 hari bulan, hari Selasa. Jadi Selasa depan last. Isnin ke Selasa? Mak Lele. Hai. Kau buat page baru ke Lele? Ya, tak tipu. Selalu tunggu kat Azila. Oh, that's cute. So, hari Selasa depan lah saya dah boleh masuk office. Aku ada type. Kalau aku like. Kalau tak aku swipe. Oh, okay, biasa. Tapi tak teruk kan efek dia. Dia macam mana nak cakap Okay, bezanya I lepak kawan I. Tapi kawan I tu dia dah start demam. Kawan I tu demam teruk. Dia sampai sesama batuk semualah. Sampai suara dah bertukar semua. Tapi dia negatif. I yang macam suam-suam kuku punya demam, I positif. Dia 2 kali dia buat swab tapi negatif juga. Cik Zee dah makan belum? Alhamdulillah saya dah makan dah. Cuma tunggu pukul 12 lah untuk saya makan ubat. Ya biasa berapa kali baca. Oh ya ke? Are you back on track untuk stream? Anyway guys, this is Mak Lele. Mak Lele stream ni yang korang duk nampak orang Perak berbicara tu, yang duk review orang tu. Inilah dia Mak Lele. Kalau tak sebelum ni page I ni dia punya actually.
Credit mention tu Mak Lele. Kemasukan UTK ke malam ni? Ya. Dia saringan. Kita masuk je lah siapa yang konten orang kan. Tak kalau ikutkan Jeep tak boleh masuk. Dia utamakan CID saja. Azalia kan bukan CID. Jadi kita masuk je lah Gelisah semacam. Kenapa gelisah-gelisah ni? Lagi kelas lagi ramai lah profesional. Masuk. Rizwan Setures. Ui, Setures nama dia Hello. Waalaikumsalam. Kawan saya pun demam. Dia cuti 2 hari. Lepas tu masuk sekolah dia batuk. Dengan sesama dia kata pergi klinik tadi. Doktor kata demam biasa je. Yelah, walaupun demam biasa, takut dia carrier tau. Macam kawan saya. Dia bergejala tapi dia negatif. Tapi sebenarnya COVID tu melekat kat dia. Yang ni orang macam saya ni, dia kena positif. In the house, yo, happy streaming. Maon mandi kat lah. Syah kereta baru. Saya kerja MRP sila dia. Okay, jabat menteri. Oh, office menteri pun ni tengah cek kerja kosong. Kau ada type. Oh tak, tak senjata lagi lah. Saya kena letak senjata. So, macam biasa guys, saya hanya stream sampai pukul 12 saja ya. Harap maklum. Atas faktor kesihatan dan juga kerja esok. Walaupun kerja rumah kan. But still. Orang duk cari aku stress. Cari mana tak masuk tak kerja aku. Tapi dia punya kerja tak support orang sakit. Orang Perak ke? Teman minat apa benar dia dengar teman bercakap. Cakap dia orang Perak. Dan saya hampir berjangkit bangun je kepala berat. Ingat berjangkit check negatif COVID. Macam Mizi pun tengah berat kepala sebenarnya ni. Pasal nak nangis ada demam. Stres. Dia stres sebab demam. Bukan sebab kerja, sebab demam. Ada Zafri. Aku dengar dia punya. Ada orang umpat lah. Weh, aku. Dulu keluarga saya pernah kena, tapi saya dulu dengan mak saudara je lah tak kena. Dengan pak saudara saya cek yang Ailio tu. Ailio tu sebenarnya tak tepat tau. Sebab dia Ailio tu you kena check bila you bangun pagi. Sebab Ailio tu boleh jadi di-effect kepada result yang buatkan macam. Lagi prefer jolok kat hidung tu. Jolok hidung tu tu confirm. Dia suka apa bang? Dia suka yang salad apa? Dia suka yang ayam BBQ ke? Dia suka ayam Dia suka smoke grill beef. smoke grill bang Betul. Iyalah nak makan tu bang. Dengan Hawaiian chicken. Amboi. Cik Azalia? Kita pasal makan. Cik Azalia? Ya saya. Awak sejak bila awak cukur kening ni? Saya dah ada kening kan? Sekarang kan? Dah ada Dulu tak ada kening. kening kan? Sekarang dah ada kening kan? Insya mak. Awak jatuh cinta. Awak tertarik tak dengan saya? Ew. Hah? Apalah. Cukur-cukur kening Ay, ni. tadi Kena laknat jumpa tahu tak? Laknat ke Yelah. waknat? Kamu tu dilaknat tu kau. Ish. Kamu pergilah tukar baju. Kamu tukar belum? Tak apa, saya tunggu awak dulu. Lampu tugas. Awak tukar baju dulu. Awak Pergi. lampu dulu. Pergi tukar baju. Arah-arah saya pula. Saya Baju chips saya belum tau. gosok. Baju saya belum gosok. Awak gosokkan boleh tak? Payaklah kau. Pergi tukar baju sekarang. Pergi. Amboi. Mentang-mentang awak sarjan. Saya corporal. Saya jeeps tau. Ya, saya. Kan Saya ada kata, hak tau buat tegur. Saya kata pangkat ni sebenarnya tak ada apa untuk saya. Saya sarjan lah. Tadi siapa? Okey, kalau betul pangkat tu tak ada apa untuk awak, kenapa awak cakap awak sarjan? Awak tegur sarjan ni. Itu apa? Mana ada saya cakap macam tu? Assalamualaikum, selamat petang. Apa itu? Saya lah Skopra. Saya cakap saya. Bila saya dalam uniform, saya Sarjan Zafri. Saya kata tengoklah cali dekat lengan saya ni. Saya Tengoklah. sedang beruniform. Kita dalam balai tempat kita cari makan, tempat Saya kita belum. bekerja.
Saya belum. Apa yang belumnya? Saya kejap. Saya punya duty ni lagi 15 minit. Nampak tu? Apa 15 minitnya? Sarjan Awak dengar Zafri ke radio siapa yang pukul main? 10.35 dia kata. Apa mana awak baca tu? Ada paper atas Oh, tu, salah. paper atas tu. Itu report ya. orang buat report. Ah, itu Sarjan jadual Zafri. kerja kita. Jadual kerja kita. Banyak jadual kerja kat dalam file tu tahu tak? okey, Kita kita sekarang boleh pakai depan sistem mana, mana pakai paper. Diorang dah buat kopi dah kat atas ni untuk kita refer. Saya nak Sekarang pergi kafe lah, saya lapar. Arman. sekarang kita Saya ada bawa makanan digital. lebih tu. Untuk awak kat atas, awak nak makan sekali tak? Makan awak risau. Bukan, saya ada bawa lebih. Oh makanan awak bawa. Saya beli tadi Subway. Lamanya tak Amboi jumpa. Subway. Saya beli Menu apa? yang panjang tu, yang 12 inci tu. 12 Long 12 inci tu. bapak macam Potong 2 kalau awak nak share dengan saya. 6 inci lah. Itu rancher. Oh, tu. 6 inci. 6 feet long. Awak potong lah berapa panjang awak nak. Dia dua memang sembang dua je. Yang belakang tu kenapa trigger? Yang belakang tu kenapa trigger? Kita tak Dia ada membawa lagi. pasal kita tu. Rasanya dia 3 feet long kot. Ya. Aku tu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu kenapa bercakap pinggang tu Azalia? Okey. Tak, bukan ni si Zafri ni. Cerita pasal 12 feet long tuan. Apa? Cerita apa? Dia main long-long tuan. Long apa ni? Long shot apa ni? Saya tak faham lah dengan ni tuan. Terlalu Zafri ni- jauh tuan. Awak jangan Terlalu long shot jauh ni apa tuan. cerita? Awak Tak, jangan tuan, macam ni. tuan. Dia dalam uniform tu. Yang kenapa? Itulah, saya tegur. Dia suruh tukar. Siapa mendongak jalan ni? Awak keluar cuba jalan balik. Ayo memang jalan macam ni tu. Cubalah Zai. Cuba. Saya nak tengok. Okey, anggota. Awak tengok macam mana Zain jalan tadi. Bagi saya jalan balik. Okey, awak tengok Ui, mendadak. Okey, awak tengok dia Macam masuk mana Awak tengok dia masuk. Gini jalan lah. Ui. Tapi memang dia jalan macam tu. Tapi jalan-jalan macam ni bagus masuk kawat ni. Awak nak jadi sarjan ni tak? Sarjan baris. Saja. Saya dah cakap dah tuan, saya tak boleh nak jerit-jerit. Tak boleh juga. Oh betul lah nanti bagi Takut lah tu. Takut pintu kena ketuk. Takut pintu kena ketuk. Kalau dia yang okey. ketuk pintu kat Nap saya okey gini bapak saya ni. Okey. Bisa. Sekejap, sekarang berapa orang dah tugasan? 7 je. Sini ada 4. Saya belum duty. Yang lain okey, minta buat calling. Berkumpul kat bilik taklimat. 6 feet tu 6 kaki si. Saya ada Saja. nak bagi taklimat sikit tentang selection UTK malam ini. Tuan, nak kena tukar uniform tuan. Tukar uniform lah. Saya punya masuk kerja lagi 15 minit ni tuan. Lagi Jadual 15 saya minit. dekat belakang ni tuan. 15 minit pun kira tau. 15 minit betul. berkira kan. Kau tunggu kau cuti raya aku panggil kau kerja. Oh, main Bukan tuan, 15 minit. Kita saya ada bawa makanan tadi. Saya bawa 12 feet Subway tuan. Tuan nak kongsi dengan saya tak tuan? Tak nak. Saya dah makan Assalamualaikum mac and cheese semua. tadi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sekejap tuan, saya suka baju tuan. Paris. Ya. Azalia pantau dengan fit. Panggil saya. Apa masalah dia? Masuk Kena tidur. pakai. Pakai uniform masuk bilik taklimat. Jumpa sana. Masuk bilik taklimat Di kawasan Taklimat tu. 128 over. Sidang media. Saya breakfast dulu tuan Kepala Macam-macam imam kau hal malam lah. ni breakfast apa? Saya tak ada Breakfast nak. apa? Dinner. Siapa? Dan lunch tuan. Ha? Bukan brunch. Kalau brunch breakfast tengah hari. Kalau makan Wah. malam dinner dah. dinner super. Daripada kau goreng aku baik kau cepat. Bi. Untuk Suruh tukar baju. Sekarang berada di berhampiran Macam-macam alasan lagi. 129 over. Amboi, dia kata itu macam alasan. Kamu pergi kerja ke kamu 12 feet long tu? Tentang kes apa tu? Atas kes melanggar lampu isyarat, seterusnya melanggar anggota. Amboi. Melanggar anggota pula. Bagus, ni siapa ni? Panggil RV dulu semua. Kita kumpul balik. Cakap kat dia, abaikan dulu kes tu. Dia masuk besi ke? Saya ikut idola saya. Awak kenapa? Untuk maklumat semua pemegang walkie-talkie, diminta semua RV semula ke balai. Pergi dekat parking Dan ke? tunggu di bilik taklimat. Oh, bilik taklimat. PC Assalamualaikum dan selamat sejahtera. betul. Korporal Kenzi 2021 berikan lapor masuk bertugas over. Korporal Kenzi lapor masuk tugas. Terima CCC saya akan serahkan kepada Korporal Kenzi. Alright, terima dengan jelas CCC akan serahkan ke saya over. Cuba rindu 13, cuba rindu 123. So, maklumat sekali lagi kepada semua yang berkesan, sila hadir ke balai dan segerakan pergerakan over. Masuk tugas ke belum? Terima. Kami kerahkan masuk. Nak lapor tugas. Waalaikumsalam.
Panggilan dari CCC saya Corporal Azala 20239 melaporkan dari masuk bertugas. Over. Terima tu koperasi lapor tukar terima. Waalaikumsalam. Hello Hana Hoiti. CCC, Saja Zafri 20136 lapor masuk tugas. Baik tu tadi Rafi lapor untuk tugas terima. Untuk makluman kepada semua unit. Pendengaran sila haji ke bilik taklimat dengan keadaan segera over. Aduh, baju butang ke? Ya, baju butang. Butang. Oh, baju butang Bila pakai baju butang ya. Aduh. Dah saya nak game ayah ni kalau diorang tanya saya mana saya game ayah dah tahu. Mana tadi saya tak sempat baca komen, sorry guys Jabatan Kuasa Sektor Kerajaan Mayor Pislah hadir ke diri memberikan interview di Pejabat Menteri 637. Bukan yang masuk hidung tu beli kat farmasi, dia bagi dua-dua habis dalam 100 tak. Ui mahal sebab satu tu harga RM10. Ada RM10, ada yang RM6. Hanya terpakai waktu Menteri kerja sahaja. Kau cakap dengan saya, saya pesan kurangkan sikit poyo tu. Lalu yang poyo. Baju ni boleh ke? Memang anggota ke? Kota sangat malam CC saya Konstable Anggota untuk PDMYRP lah. Over. Untuk MRP dah. Saya, kalau awak tanya real lah, saya bukan anggota. Anggota mana boleh rambut colour kena macam ni awak. Rambut kena hitam. Wah, saya suka duduk belakang. Sebab budak nakal kan duduk belakang. Saya rasa macam nak pakai beret lah. Macam topi ni macam Dah lapor macam tugas. pasal pula. Terima saya balik ke bilik. Sidang media. Dengan segera. 30. 30. Helmet kan? Betul. Kena pakai baju ni. Kejap ya. Tadi baju butang ni. Sila tukar ke pakaian butang je semua. Baik. Tu tengok Melissa tu buat hal sendiri. Macam mana nak ngam? Macam ni. Saya main telefon lah. Sini. Inilah Zalia. Hai awak, hello Hafiz. Amboi si Zai ni. Badan saya dah panas balik lah. Dia kejap sejuk, kejap panas. Kejap sejuk, kejap panas tau. Tengok barat nak duduk sebab perempuan memang. Memang gatal macam nombor 4 tu. Tak faham. Maaf, pertanyaan ni siapa ni? Kat mana? Sofi kau boleh? Ada Oh, kau Sofi. Nanti awak tukar baju Kiri. butang. Jauh dari pintu dijual lah. Saya ni dari pingat. Baju butang. Tu bukan warak ke? Tak nak beli tuan. Ya kan warak. Dapat pahala kering. Dosa kering. Dah main ML ke apa macam tu? Saya? Apa ni? Awak punya Ada lagi ke yang tak masuk dalam ni? Mana-mana di luar tu minta segerkan pergerakan ke bilik taklimat dengan keadaan segera apa. Tumbuh kat jerawat kat sini. channel sem aja. Baik patah kosong. Okay, cukup 12 orang termasuk saya. Okay, semua anggota. Assalamualaikum. Selamat malam saya ucapkan. Boleh Salam, buka tak topi boleh dah anda duduk. dan boleh duduk. Salam tuan. Salam. Boleh duduk. Terima tuan. Terima kasih tuan. Okay. Tadi saya minta berkumpul dalam bilik siaran media ni. Awak semua, saya tahu awak punya semangat untuk menjalankan tugasan memang begitu mantap. Okay? Tapi saya ni pegawai awak, saya ni inspektor sahaja. Okay? Tak perlulah nak ulang-alik tukar baju butang besi, tukar butang besi, tukar ni lah, tak boleh pakai operasi lah. Tak ada masalah pun. Melainkan kalau kat depan ni ketua polis kata nak datang, kita kena seragam pakai butang besi. Baru kita pakai butang besi semua. Timbalan ketua polis nak datang, tiba Tuan Kumar nak datang. Kita kena seragam dengan semua, baru kita pakai butang besi. Kalau saya panggil ke apa, pakai je apa uniform, tak kisah. Uniform tu memang boleh awak pakai waktu bekerja. Suka hati Bila aku berkumpul macam ni, je. tak ada masalah untuk awak pakai. Faham? Baik tuan, terima tuan. Faham tuan. Terima tuan. Okey, yang seterusnya. Malam ini
saya akan saya telah diberi Kak, ini tanggungjawab saya nak bagi oleh teka-teki pihak ni. Harap boleh jawab lah. pemerintah, Gajah terbang nampak apa? Nampak yang pelik. saya dipertanggungjawabkan untuk menjalankan satu pemilihan untuk unit tindak khas ataupun UTK. Siapa tak tahu apa itu UTK atau unit tindak khas? Melissa tahu? Tahu tuan. Apa 3 fungsi utama UTK kalau tahu? Kata tahu. 3 Azal silap. Silap pakai macam besi je. Unit penembak tepat. Maaf tuan. Unit saya Itu sniper. Unit operasi. Maaf tuan. Suka. Tuan. Cuba tuan. Okey lah, saya faham. UTK ni apa awak anggota baru, okey? Jadi saya terangkan sikitlah dalam MYRP ni, okey, sesiapa anggota yang berada dalam ni yang nak masuk ke dalam pemilihan unit tindak khas, okey, semua boleh, tak ada masalah. Baik awak trafik, baik awak CID, baik awak gerakan, baik awak jeeps, awak boleh memohon. Okay. Tapi ada beberapa stage yang awak akan lalui sebelum awak diterima masuk ke dalam pasukan khas UTK. Okay. Jadi pada malam ini siapa-siapa yang nak mencuba ataupun berminat untuk memasuki betul lah sekejap je. Okey, kali ni masih Kak Aizah tak boleh jawab. Kucing apa ada 9 kaki? Okay, sebentar nanti kucing dekat kaki 5. Dan kita akan teruskan dengan interview. Kucing tu berjalan dekat kaki 5. Dapat 9 kaki. Masuklah beberapa stage yang malam ini saya saya pula bagi teka-teki dekat awak Najwa. Kucing apa ada 8 kaki? Dia punya tahap kesusahan tu boleh tahan susah jugalah. Right. Anggota, untuk makluman, unit tindak khas ataupun UTK merupakan satu kumpulan sedia. Sama je. Ada juga Tuan Kumar kena datang kan. Kena pakai baju butang juga. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Nah, mantap Pak. Si Azalia berfikiran ke hadapan tau. Pelan, duduk, senang. Okey, baik. Unit tindak khas saya sambung unit tindak khas ni dalam negara kita untuk betul lah sekejap. Okey, kali ni mesti 3 fungsi utama lah. Yang pertama sekali, unit tindak khas ini ataupun UTK. Kucing 2 ekor. Salah. Tugas utama dia, salah satu tugas utama dia adalah untuk untuk escort VIP ataupun VVIP. Seperti contohnya Sultan ataupun pihak-pihak istana ataupun Perdana Menteri dan juga orang-orang kenamaan yang lain jika berkeperluan. Okey. Dia juga berfungsi untuk menjadi pengiring rapat. Pengiring rapat sebab satu tempat satu lagi 4 jadi 8 VIP tak. ataupun VVIP. Okey, yang keduanya, kucing apa ada 8 kaki? Tugas yang lain adalah untuk misi-misi sulit khas dalam negara. Di kawasan urban territory lah, di mana di kawasan bandar selalunya orang kata apa, CQB battle ataupun tempur. Habis jawapan dia apa? Pertempuran di dalam kawasan Dia tanya yang kat komen tu, apa jawapan dia? Kucing ada 8 kaki. Tidak di kawasan yang hutan-hutan ke apa. Okey. UTK fungsi dia tunggu semua jawab dulu baru saya jawab. Untuk tak Aisyah main Need for Speed. Aku pula lupa ni. Aduh. Waalaikumsalam Isyamuddin. Tuan ingat tuan fungsi ketiga apa tuan? Fungsi ketiga jap. Phone saya matilah. Saya buka phone saya jap. Phone mati. Okey tuan. Baru online. Easy. How's your life as a husband? Yang pertama untuk escort VIP. Yang kedua bila melibatkan misi khas. Minta maaf tuan Kumar, saya tak dengar suara tuan Kumar. Okey, tak apa tuan, saya dapat lah tuan. Yang ketiga, dengar suara saya? Dengar tuan. Okay. Dengar tuan. Dengar tuan. Okey, yang ketiga adalah tembak mati lah. Contohnya, kalau nama awak ada nama seseorang ataupun muka seseorang ni naik. Sekejap. Contohnya awak ni dalam UTK awak dapat nama gambar untuk tembak mati seseorang, high profile target, awak masuk dalam kawasan, tembak mati, lepas tu awak akan keluar daripada kawasan. Okey. Yang akan settlekan lepas tu adalah unit forensik dan juga unit lepas keluar dari hospital setelah you ke kejadian tersebut lah. Tugas dia doakan kesihatan bagi untuk isteri awak ya. Amatlah sulit dan memerlukan kurang darah merah.
Delay. Masih robot ke? Hello? Dah okey, Dah, okey, okey, tuan. okey, 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 yang ketiga, tembak matilah. Masuk kawasan, tembak mati. Aha, keluar. lambatlah kena Lepas tunggu tu unit jawapan. lain Okey, yang saya akan bagi forensik ataupun pula kat KZ. jenayah. Okey, jawapan Okey. dia. Kucing UTK ni apa dia takkan yang rompakan, ada saya beritahu 8 awal, kaki? UTK, unit Tadi awak tindak cerita khas, dia pasal takkan handle ni kan, mana-mana kucing rompakan. berjalan dekat kaki 5, Rompakan betul? dalam bank ke, Kucing tu rompakan, berhenti, satu bank tangan kecil ke tu, bank besar satu ke, kaki itu tu semua dia angkat daripada nak unit, berhentikan kereta. jabatan Dia je lah jenayah. 8 kaki. Unit jenayah. Itu jawapan Melainkan dia. kalau ada rompakan ataupun tebusan-tebusan yang memerlukan unit tindak khas keluar. Oh. Contohnya Yang ni ada ke? bom ke, Thalassemia pengebom berani ke? mati ke, Thalassemia lebih darah VIP kena putih kan. culik ke, itu baru Ada 10 telur betul-betul ayam pecah 2, Tuan, masak 2, makan 2, tinggal berapa? Saya Kopral Mazlan nak tanya tuan. Okey, ya Kopral. VAT 69 dengan UTK itu sama ke tuan? Okey, itu lain. Untuk makluman semua anggota, 10 UTK telur ayam dan pecah. juga VAT 10 69 telur ayam adalah pecah. 2 unit khas dalam pasukan polis 2 yang masak, 2 berada di makan. bawah jabatan 2 tinggal berapa? Oh, Jenayah. jabatan ada 10 telur ayam, pecah 2. Amalan dalam Pecah negeri 2. dan ketenteraman awam ataupun JKDNKA. Masak 2, makan 2. Bawah dia ada 2. VAT Oh, 69 8 ni merupakan telur ayam komando ataupun unit khas di dalam pasukan gerakan ARM. Dia biasanya di sekitar kawasan-kawasan yang remote lah, kawasan-kawasan yang Macam betul ke cerita luar boleh ni angkat lah, tangan kawasan suruh pedalaman berhenti sikit. kereta yang lalu. UTK di kawasan urban saya tulis. Baik tuan. Salam. Teruskan. Baik tuan. 10 pecah baik. 2. Saya terangkan untuk pemilihan malam ini yang Makan pertama 2. sekali. Siapa yang berminat untuk memohon sebagai Tinggal seorang 2. untuk menjadi seorang anggota Apa yang unit tinggal 2? tindak khas. Tinggal Awak 2 lah perlulah telur untuk tu. berjumpa dengan saya sendiri untuk mengisi ataupun memberitahu kepada saya tentang permohonan awak. Lepas itu awak akan melalui satu fasa interview pendek yang akan dilakukan oleh saya dan juga pegawai yang lain. Selepas itu ada beberapa stage lagi yang akan kita jalankan seperti ujian menembak tepat ataupun sniper. Lepas itu Sniper best ujian scuba. Lepas itu ujian simulasi bodyguard ataupun ujian simulasi pengiring rapat. Okey. Contohnya ada 12 anggota yang memohon. Kita malam ini untuk UTK negara kita, kita akan cari satu squad sahaja di mana kita akan cari 6 orang yang terbaik sahaja. Yang terbaik siapa daripada lah yang terpilih tu? terbaik. Okay. Kan dah Ashraf. Bergantung kepada Tinggal telur tu kami yang berapa kat memilih SC? Macam mana kami rasa siapa yang terbaik, siapa yang 8 tidak. lah. Markahnya semua takkan diberitahu tapi kepada ayat dia korang. tinggal 2. Tapi kalau anda terpilih untuk UTK sebentar nanti, 2 je kita akan lah bagi telur. tahu kepada awak. Hmm. Ada apa-apa soalan? Tanyalah. Ada apa-apa soalan? Tanyalah. Tuan, ini terbuka kepada semua anggota tuan Ya, terbuka kepada semua anggota JSPT, JIPS, CID ataupun unit CCC, unit gerakan. Semua boleh memohon. UTK akan berfungsi apabila dipanggil tuan Ya. Andai kata awak terpilih, awak daripada unit JSPT. Okey, awak takkan dia Ada tak latihan unit sniper ke? UTK tau. Ha. Dalam jabatan kan, dia tak ada jabatan unit tindak khas. Tak ada, jangan pandai-pandai. Ada Okey, latihan kalau awak sniper JSPT, ada. Awak Satu terpilih tak masuk ada. UTK, maknanya Sekejap, awak masih dalam JSPT. Tetapi bila UTK dipanggil, baru awak akan keluar dan awak akan menggunakan pakaian seragam UTK. Kalau awak tak ada keperluan untuk UTK ni dipanggil keluar, awak akan bertugas menjadi JSPT. Jadi disebabkan kita ni ada kekurangan try bro. ataupun kekangan Buka peti masukkan gajah. number of players lah. Okay? Faham? Ya, masuk peti masukkan Faham, gajah. tuan. Pun sisna. Terima tuan. Berapa orang agak-agak yang malam ni nak mencuba untuk memohon sebagai anggota unit tindak khas? Saya. Angkat tangan. Tuan, saya ada soalan tuan. Ya, Mas Nan. So maknanya Hilang UTK telefon aku. dan SWAT yang di US adalah sama lah kan? Ke macam mana tuan? Ya, lebih kurang. Kalau Pecah. SWAT tu di luar Salah negara daripada dia adalah 8 dah. Special Kan pecah Weapon lepas tu and Tactics. masak baru Begitu makan. jugalah unit tindak khas ini. SWAT itu adalah unit khas juga tapi Ayat dia tak tulis panggilannya lepas di tu. bahagian sana lah. Tapi di negara kita dia merupakan unit tindak Saya nak masukkan zirafah pula. Okay. Baik. Terima kasih tuan. Okey, sama-sama. Okey, dan satu lagi. Untuk ujian unit tindak khas sebentar nanti akan disekalikan dengan ujian Nak masuk terjunan UTK. bebas.
dari satu tempat ke satu tempat. Oh, parachute. Ketepatan semua ujian ini adalah satu peluang sahaja diberi. Okay, jika anda gagal dalam peluang pertama, takkan diberi peluang kedua. Okay, disebabkan kita nak mencari mereka yang terbaik. Ini bukan satu latihan, ini adalah satu ujian. Boleh faham? Faham. Okey. Selesai, Inspektor? Selesai, Tuan. Okey, kita teruskan dengan pembayaran gaji. Lepas tu kita boleh proceed dengan pengambilan ATK. Oh, baik. Boleh, Oh, it's a gaji day. Yeay. Okey, siapa nak gaji? Saya. Kami, Tuan. Saya. Oh, semua tak nak ni. Duduk. Tak semangat Nak, lah Tuan. semua. Saya. Baik, Tuan. Saya nak gaji, saya nak gaji. Berapa semua? Whisper. Whisper. Kau akan gaji masuk gaji Rafa. Yeah. Ya, Tuan. 1.4. Cinta. Okey, memandangkan bulan ni anda semua anggota bekerja dalam keadaan bertukar lumus, Bulan ni ke bulan lepas? bonus setiap orang 20,000. Oh. Alhamdulillah, Tuan. Baik, Tuan. Terima kasih, Tuan. Alhamdulillah, Tuan. Terima kasih, Tuan. Termasuk gaji. Sekejap, saya ambil duit, sekejap. Kahwin ni. Wow. Bulan kahwin aku ni bulan depan. Amboi, Tuan. Saya tahu ni, Tuan. Apa yang awak tahu? Okey, Tuan. Memandangkan Tuan baru masuk tadi, Tuan. Ujian sekejap lagi ni kita akan buat 5 stage, Tuan. Yang pertama sekali interview pendek, Tuan. Lepas itu kita proceed kepada ujian scuba. Lepas tu ujian sniper. Lepas itu ujian simulasi bodyguard. Dan juga ujian payung terjun, Tuan. Terjunan bebas. Baik, faham. Darat, laut, udara, air, Tuan. Tapi saya nak bagi tahu awak terus terang, Mubarak, ujian kali ni bukan macam sebelum-sebelum ni, bukan macam pulapot. Okey? Mubarak? Tuan. Baik, Tuan. Diorang tak dengar cakap. Lagi-lagi Duduklah asal dia. kau bawah lagi. Baik, Tuan. Haiwan semua ada mesyuarat. Haiwan apa yang tak ada? Tak datang. Belum masuk ujian lagi, Tuan. 12 katanya. Okey, panggil seorang. Tuan, sebentar Tuan, saya buka tablet Tuan. Tablet ni mahal, Tuan. Tablet tu simpan rahsia-rahsia awak semua tau, maklumat-maklumat anda semua. Anggota-anggota baru tak terkecuali untuk ambil gaji hari ni. Terima, Tuan. Terima, Tuan. Kan kata Awak semua gaji haiwan. dah bagi ke belum? Isberi. Belum, Tuan, yang bulan lepas. Yelah, semua haiwan ada ada bagi, dekat bagi mesyuarat. sini, Haiwan Bagi. mana yang tak ada? Mana dia? Dia ada ke? Kiki. Tak ada, Tuan. Tak ada. Saya tunggu ni. Masuk kat saya punya kampung ni. Dia kata, Tuan, gaji saya bulan lepas tak masuk lagi, Tuan. Tak dapat lagi, Tuan. Apa? Tak, diorang datang. Diorang ni datang sehari je tau. Lepas tu, Tuan gaji tak, tak apa. Hari ni sibuk sikit. Awak cuba lagi. Diorang tak nak mencuba, Tuan. Itu masalah diorang. Panggil satu persatu dulu. Boleh dengan anggota baru. Berikan aku hanya satu peluang. Saya panggil anggota lama dulu, Tuan. Sebab Nak ambil gaji, jangan saya lupa nak pakai topi. diorang belajar macam mana anggota lama ambil imbuhan diorang ni lah. Baik. Okay, thank you. Anggota baru ingatkan. siapa yang ada? Murad. Murad. Negatif, Tuan. Negatif, Tuan. Zai. Saya. Nak gaji ke, Zai? Boleh juga. Ayalah gaji, Zai. Tukang ngemas tank boleh? Tukang ngemas tank. Awak nak Mustang? Ya. Kerja elok-elok dulu. Kalau awak kerja bagus, saya bagi awak Mustang. Mantap. Baiklah, Tuan. Melissa? Saya, Tuan. Awak macam mana? Okey ke? Buat hal sikit. Okey, Tuan. Buat hal sikit masa ambil gaji. Anggota-anggota lain macam mana? Bila je saya tak buat hal. Monyet sebab dia pentingkan di Uina. Dia judge monyet macam tu Ni yang kita nak dengar ni. Bila gaji semangat. Bila bertugas lapor kat radio. Guys, jangan lupa like and share guys. Tolong saya guys. Saya hari sama, Tuan. Bukan awak. Bukan semua. Certain orang. Ini bertugas. Lagi-lagi Cobra Kenzi. Cobra Kenzi? Saya, Tuan. Assalamualaikum. Saya Cobra Kenzi. Bodoh lah dia ni. Macam tu awak lapor kat radio. Maaf, Tuan. Tuan, saya boleh buat balik, Tuan, suara dia, Tuan. Jawab buat balik. Assalamualaikum. Sisi. Tak baik Itu dekat email saja, Tuan. Cobra Kenzi. Lapor Baik. masuk tugas. Okey, saya mulakan daripada bawah. Saya cari seorang satu ni.
Bakri ada ke? Tak ada. Ale tak ada. Salah Zirafa Ili sebab dia ada masih ke? dalam peti ais tadi. Ili Negatif. Ili negatif, Ton. Tak Dia cuti, ada. Wan. Alip Panda tak ada. Borhan tak ada. Jeron ada ke? Negatif. Negatif, Tuan. Negatif tuan. Akoy? Cuti. Negatif tuan. Cuti Oh ya, yeah, betul. Akoy cuti. Okey. Lance Corporal Haris. Ya, Tuan. Okay, dah ada orang ingatkan tak apa. Baru nak cerita, pakai topi! Pakai topi! Assalamualaikum, Tuan. Saya Las Corporal Haris 202150. Mantap. Sedia menerima imbuhan, Tuan. Berapa gaji dia, ASP? Untuk Last Corporal Haris, tahniah saya ucapkan awak dapat tingkatkan momentum awak. Gaji bulan pada bulan ini 64,000. Weh, banyak sangat dia orang ni. 24 campur 20, 84. 84 tak. Banyaknya. Kenapa saya tak pernah dapat banyak macam tu? Dapat Haris? 84,000? Dapat, Tuan. Puas hati dah Haris? Puas hati, Tuan. Teruskan momentum awak, Lance Corporal. Ha? Sebab Terima, Tuan. lepas ni kita akan ada pemilihan anggota yang layak untuk naik pangkat. Jadi, tunjukkan momentum awak dengan bagus. Kalau awak tunjuk, kekalkan prestasi awak dan tingkatkan lagi. Kontroversi. Tak sia-sia ataupun tak mustahil. Satu hari nanti awak akan naik pangkat ataupun terus diserap masuk jadi sebagai pegawai. InsyaAllah, Tuan. Okey. Strike. Terima kasih, Tuan. Sama. Baik, seterusnya Last Corporal Aman ada ke? Ada, Tuan. Baik. Assalamualaikum, Tuan. Okey, sungai dalam hutan tu terkenal dengan banyak buaya. Monyet bawa batu nak rentas sungai tu. Macam mana nak rentas? Arman? Oh, dia baru tengok tadi pergi Arman tandas. dia bulan ni ada banyak cuti betul? Betul, Tuan. Cuti sakit, Tuan. Baik. Dia Okay, untuk Arman ada COVID. Betul. Okey, semoga awak cepat sembuh. Patut baik Dan dong. gaji total awak bulan ni 26,000 saja. So total 46,000 ya? 46,000 tuan. Okey, awak dah terima? 46,000? Terima, Tuan. Terkenal dengan banyak buaya. 46,000 itu jangan pernah rasa selesa Corporal. Bawa Walaupun batu. Kenapa dia bawa awak batu banyak nak cuti rentas bulan ni, sungai tu? Tapi saya nak bulan Dia ni, suruh bulan buaya 11 tu ni beratur awak lah. tunjukkan prestasi awak yang bagus. Ha? Tuan, terima, Di Tuan. mana? Saya nampak awak ada potensi yang tinggi. Okey? Jadi, tingkatkan prestasi awak, kurangkan kontroversi dan jalankan tugas dengan penuh-penuh amanah. Teruskan. Terima, Tuan. Baik. Aduh, siapa pula datang? Boleh. Sebab dia kan bawa batu. Lepas tu dia boleh lah seberang. Function yang batu tu. Baik, seterusnya Corporal Kenzi. Saya Tuan. Corporal Kenzi, Irfan. Oh lah kumat. Awak nak cium saya ke depan macam ni? Ke belakang sikit. Kena marah. Assalamualaikum, Tuan. Salam. Saya Corporal Kenzi 202143 lapor sedia menerima gaji dan imbuhan, Tuan. Berapa gaji dia? Allahu Akbar. Corporal Kenzi pada bulan ni total adalah 67,000. Dah banyak betul gaji dia orang. 87,000 tuan. Okey. Dapat? Dapat, Tuan. Puas hati tak? Puas hati, Tuan. Terima kasih, Tuan. Teruskan. Duduk. Baik, Tuan. Okay, kali saya bagi ada gajah dia lalu dekat jambatan untuk seberang. Rezeki Lepas tu anak, jambatan tu runtuh Alhamdulillah, Tuan. kancil. Betul, Tuan. Anak Lalu awak sihat, macam mana Lokman dia tu? nak lintas? Alhamdulillah sihat, Tuan. Cuma sekarang ni Katanya merayau. Dapat batu tu rentas je lah. Betul, Tuan. Sekarang ni Boy-boy kan pergi Amal masyarakat dulu, Tuan. nak oh bingkung. Nama dia Lokman Hakim. Aduh, ya tak payah juga ya. Ada Ili. Saya, Tuan. Saiful Bahari. Saiful B, Tuan. Saiful B.
Silakan tuan. Dia kena mengena dengan kata kita tadi ya. 202141 siap sedia untuk menerima imbuhan dan gaji tuan. Dapat sikit. Gajah kan memang syarat tadi. Dapat. Saya nak bagi macam mana? Gajah. Zirafah yang dalam ni kan. Dalam peti ais. Apa gaji dia? Waalaikumsalam Santana. Bulan ni memuaskan tuan. Memang dia menunjukkan prestasi yang baik. Okey, berapa? 75,000 campur bonus 95,000 tuan. Dosa gatal lah. Oi, terkejut saya. Jangan teriak macam tu Sepul. Macam saya nak tolak. Mati di bawah tanah. Potong gaji dia. Potong. Buang bonus dia. Tuan ingat ya semua haiwan yang mesyuarat habis zirafah tu macam mana? 65. Terkurung dalam peti ais. Dapat saya. Sajen, sama-sama. Esok boleh bawa saya jalan-jalan pergi Johor. Ke depan tuan. Kenapa tu? Down tadi tuan. Oh, siapa? Joke man. Apa down tu? Dia down dalam tanah tuan. Tapi koi tak down. Saya tak down tuan. Next. Terusnya Jenal. Oh, Jenal cuti Buka peti ais keluarkanlah zirafah. Azalia. Corporal Azalia. Corporal Azalia, ke depan. Okay. Saya ke Awak kenapa? Bersin ke? Awak sihat ke? Minta maaf tuan. Assalamualaikum tuan. Saya Salam. Corporal Azalia 202139 melaporkan diri untuk menerima imbuhan tuan. Berapa gaji dia? Azalia bulan ni total beliau adalah 49,000. Sikitnya. Total 69,000 Sikit. Total 69 lah. Masa sikit sangat. Okay, dapat Puas hati Azalia. Puas hati tak Azalia? Terima kasih tuan. Sama. Semoga awak cepat sembuh Azalia Nice number tuan 69. Hai. Suka. Saya tak suka sangat nombor-nombor macam tu. Awak suka ke inspektor? Inspektor paling suka tuan. 69 kali 3. Dah, teruskan. Sarjan Deli. Sarjan Deli ada ke? Tak ada tuan. Tak ada. Panggil seterusnya. Sarjan Zafri. Sarjan Zafri lah panggil lah. Ayo tuan. Dengar gaji Sarjan kena potong sebab beli rumah ASP betul ASP. Ya tuan. Gaji ni kena potong Ya tuan. Berapa kita dah berapa potongan dia tu 50% daripada harga daripada gaji dia. Gaji dia berapa? 72,000. Bagi 50%. Dia orang rajin OT. Walaupun tak ada penjenayah pun. Gajah pergi mesyuarat jalan sekali dengan merak. Tiba-tiba orang mati. Rasa kenapa? Kerimpak dengan gajah. Awak tak isytihar harta awak Jawablah teki saya dulu. Nanti saya jawab. Maaf tuan. Okay. Tak pangkat rendah kokak. Berapa tadi gaji dia? Mimpi lah. Tapi last kau apa tadi 60 kot. 40, 60. 60 jadi 80. 92,000. Kau ni mesti ni kecilan. Entah-entah saya selalu buat hal. Berasik tuan. Oh inspektor, kau tengok anak buah kau ni inspektor. Beli rumah berhutang inspektor. Dia memang kepala timun tuan. Duduk. Berasik tuan. Sama. 50,000 jadilah. Assalamualaikum. Ada kes ke kat sini? Bawah tanah. Tadi anggota awak dah datang dah tadi. Sebab merak tu jatuh. Lepas tu lengit dengan zirafah. Gajah lalu ikut sungai. Gajah kan boleh rentas sungai. Awak ni kerja sampai pukul 4 pagi kak. Negatif. Awak ni kerja sampai pukul 4 pagi kak. Oh ya ke? KJ dah tak? Kau berapa KJ? Negatif tuan. Negatif. Mubarak. Inspektor Mubarak. Ayo Ima. Inspektor Mubarak. Ben mendung. Ben nak hujan. Ben peti. Ben ribut. Saya ingat nak. Marah. Marah. Tuan. Ya, apa tu? Mati tuan. Dah. Okey tuan.
Salah, orang mati sebab terkena batu yang monyet campak masa nak rentas sungai tadi. Tabik. Tuan. Saya tak ada tuan. Okey boleh tuan. Bingung lah. Tabik. Tuan. Aduh tuan. Salam. Inspektor 202131 Mubarak Mendung bin hujan dalam kurungan nak mendung bin ribut bin peti bin Taufan bin Salji dapur selaku terima gaji tuan. Berapa gaji? Soalan saya macam ni, Gajah lalu ikut jabatan. Lepas tu jabatan terbentuk, lepas tu kancil lalu macam mana? Campur kepada Kancil lalu atas gajah. Apa buat untuk tambah darah? Isteri saya tak pandai makan hati. Tu sikit-sikit Tak pandai makan hati. Risau lah. Duit aku balik ni. Terima kasih tuan. Tak sedap. Nak tambah darah, makan kerang kan. Bini lagi kaya pada suami tu mana. Ni cawe kalau jatuh jadi apa? Seterusnya tak ada tadi Ismail Sadi dia tak ada. Lepas tu saya tuan, saya nanti dekat bilik tuan lah. Monyet balik batu kata dia seberang tadi. Pelik-pelik korang ni teka-teki ni. Diorang tak faham tak? Oh, tak faham. Okey. Zai Zuberto. Tu jalan benda Li Chin Wei. Oh. Licin. Okey. Kalau kerang dia allergic, apa lagi yang untuk tambah darah? Makanan seafood kan. Tak silap saya. Oh ni. Daging merah. Ni kalau dapat dikekalkan lagi alhamdulillah. Daging. Okey. Total untuk bulan ni adalah 47,000. Kalau yang masak lagi yang masak merah lagi tu. 67,000 tuan. Oi. Dah lebih kurang gaji dengan anggota biasa ni yang dah lama Betul. Bagus. Sebab diorang Ada tunjukkan. Ada potensi untuk awak mendapat kereta Mustang tu Pak Mat bukan Pak Mat. Zai. Zai Zuberto. Saya Pak Mat tu nak tangkap pakai Mustang tu. Okey, baik. Terima kasih tuan. Saya rasa sampai tahun depan lah awak tak jumpa dia tu nanti. Terima kasih tuan. Sama-sama. Duduk. Silakan Mas Rai. Next. Seterusnya Constable Murad tak ada Murad dia tidur dengan dia punya pahlawan kecil tu. Macam itu yang semalam punya hari ni pun ke? Saya tak tahulah. Bagi next mana yang lain. Biasa tuan. Tadi kan monyet campak batu sebelum rentas sungai. Batu tu terkena merak. Hilang pula. Oh. Ceron. Tak ada. Oh, okey. Dia baling batu tu. Negatif tak? Boleh cuti ni tuan. Nantilah dan cuba. Apa awak cuba pun tak? Kenapa? Sofi. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Kopral Sofi 202126. Sedia menerima imbuhan tuan. Okey, untuk maklumat sama anggota Kopral Sofi ni merupakan salah seorang daripada anggota lama kita. Dia dihantar oleh ASP Joe mengambil kursus selama 9 bulan di Lebanon. So sekarang ni dia telah pulang ke IPK kita semula untuk berkhidmat di sini. So mana-mana anggota yang baru saya perkenalkan. Ini Kopral Sofi daripada jabatan JSPT. Jadi kalau anggota baru tu mana-mana yang nak belajar dengan dia boleh belajar. Okey. So nanti saya harap Kopral Sofi apa yang pengalaman yang awak ajar ataupun awak belajar di Lebanon tu awak minta awak tunjuk ajar kepada anggota-anggota lain Kopral? Boleh tuan. Baik, teruskan. Gaji dia tak ada kan? Kita bagi bonus. Bagi bonus dia tu. Ya, ambil bonus ni 20,000. Lama betul kursus 9 bulan. Lama. Apa Ada member baru JSPT. Real life ke? Sebenarnya Kawan Anwar awak ke? Matap. Ke yang dalam ni? Tak ada. Anwar Matap tu ada. Tanya jawapan dia apa? Okay. Tadi monyet campak batu sebelum rentas sungai. Bukan nak jawab ke tadi? Waalaikumsalam. Dia baling kat merak-merak mati. Kena ingat kalau teka-teki haiwan dalam hutan ni kena kait seperti Anwar Matap total bulan beliau itu tu tak saya tak boleh nak berantai-rantai. Bonus 56,000. Kursus dalam Lebanon tu. Oh. Sebab dia dah jadi polis sebelum ni. And then kan Mak Yu main nama awak And then baru masuk. Jauh beza. Mak Yu mana Mak Tok? Maaf tuan. Mak Yum tu pasport saya. Okey.
Surai. Masih tuan. Next. Ramli Sadun. Ramli Sadun. Ya tuan. Ke depan. Kejap Assalamualaikum, tuan. tuan. Dia punya ni saya kena Waalaikumsalam. balik. Kejap tuan. Kejap tuan. Saya Konstable Ramli Sadun. Kancil lalu atas gajah kot. 7280. Kan saya cakap tadi kancil dalam atas gajah. Awak penat sis. Sebab saya tak sihat. Macam mana? Saya Pengalaman positif menjadi sebagai COVID. anggota polis Alhamdulillah. di sini. Okey, Okey. Jadi satu Banyak saya benda yang tak awak berapa belajar ke? manja. Betul tuan. Seronok ke? Jangan lupa like and share guys. Apa Bantu yang awak saya belajar? untuk tingkatkan stream Banyak saya. saya Thank belajar, tuan. you. Salah satunya? Antaranya rompakan tuan. Apa kan? Operasi rompakan. Next. Apa lagi? Itu je. Lagi tuan. Dah banyak lagi tuan. Akbar. Cerita. Saya salah kira dia tuan. Taklah jawapan dia. Kancil tu Rasa-rasa patah balik. Sebab dia tengok Dah jawatan boleh tu. riki-riki mana anggota yang boleh diserahkan masuk kepada ini JSJ. Sebab JSJ sekarang makin berkurangan. Mana sekarang Azalia pun dah dipindahkan kepada Jeeps. Jadi pindahkan aku. kita perlukan beberapa anggota yang Anak. berkemahiran tinggi. Anak. Orang kata berpotensi untuk diserahkan kepada JSJ. Baik tuan. Baik, untuk Ramli Saya Sadun. kaget biasanya. Thank beliau pada you. bulan ni adalah 52,000. Bagus, mantap. 52,000. Ya, campur dengan tu 72,000. Oh, banyak gaji dia orang ni. 72,000. Ya tuan. Banyak. Bagus tuan, diorang ni rajin belajar ni. Rajin. Tak malah saya kena minggu lepas. Saya okey dah negatif. Alhamdulillah. Seorang sakit, seorang pun akan turut sakit tuan. Maaf tuan. Lapor Dia masuk tugas bos sekali tuan. Dia kalau balas WhatsApp memang serentak. Ya tuan. Terima kasih tuan. Silakan, Surai. No. Amirul Rashid. Sekarang tengah ni varian baru Amirul kan. Rashid. Tak tahu pula saya. Tak sangka pula saya ni salah seorang yang terpilih oleh COVID. Betul lah dia dah nampak jabatan runtuh. Buat apa dia seberang tak pasal-pasal jatuh dalam sungai. Tolong. Mungkin Azalia main ujung-ujung kot tu dapat sikit tu. Salam. Saya Konstable Abdul Yeah. Rashid 202171. Akak boleh tak bagi saya makan ubat dulu. Sangat bakar. Makanlah Apa gaji dia? awak. Yap, varian baru. Sama Varian baru apa macam sih abang tuan? beliau tuan. 52,000. Saya sekejap demam. Dia macam demam Dia kalau kembar ketegur. ni semua nak kena sama ke macam mana? Itulah saya pelik tuan. Tak boleh berpisah ke? Betulan tuan. Rezeki. Cubalah buat kelainan sikit. Kalau seorang tu 70,000. Dapat gaji berapa je? Saya Macam mana? 69,000. Jangan nanti kahwin pun dengan perempuan termasuk bonus adalah 72,000 tu. Nanti risau nanti kalau abang awak kahwin, isteri dia tak boleh beza. Mana satu suami dia, mana satu dia punya adik ipar dia. Sama. Saya kena buat kali pertama sis. Terciduk juga. Oh, first time ke kena COVID? Juga tu lah dengar macam tu. Akak tak boleh bagi saya makan ubat saya. Nak makan ubat. Okey, baik. Boleh. Makan ubat ya. Sama-sama. Saya ni kali ketiga saya kena COVID. Terusnya? Constable Melissa. Lepas Melissa. Ya tuan. Ke depan. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Melissa Samion 20217. Mesej Sameon. Apa tu? Sebut satu-satu. Saya Melissa Sameon. Nombor badan berapa lapor. Iman. Sekali lagi. Banyak lah tu. Jangan 40 ke bawah je. Apa diam? Janganlah tengki. Nangis je Melissa tu. Samion 2021770. Siap sedia menerima imbuhan tuan. Macam tu saya nak dengar. Okey, Inspektor Dia lapor? Okey, tak. Teka-teki ke ni? Thank you, Inspektor Mubarak. Okey ke, Inspektor? Inspektor, okey ke dia lapor, Inspektor? Dia tak ada pangkat tuan. Awak nak jadi pelapor balik ke? Tak nak tuan. Melissa Sameon. Sebut saya Constable Melissa Sameon. Nombor badan. Lapor terima imbuhan. Sekali lagi. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Saya Constable Melissa Samion 2021770. Sedia menerima imbuhan tuan. Macam tu. Awak marah saya ke? Tak tuan. Semangat tuan dia tuan. Bagus. Ya, pasal kena Apa semua gaji dia? okey lah. Cuma sesak nafas tu Bisa masih ada Samion. lah. Yes. Lepas COVID memang you akan rasa mengah. awak bersemangat Sesak ke nafas. bulan yang awak masuk pertama ni?
Semangat tuan. Ya ke? Awak Kita jawab baca lelek Jawa saya ke tulis. Melayu ni. Langit warna apa? Gigi warna apa? Kertas warna apa? Lembu minum apa? Susu. Dan Apa gaji dia? saya yang beliau Dia tengah gelak tunjukkan tu. pada bulan yang beliau masuk ni amat bagus juga. Tak, kan? tak pernah jadi. Yang total tahu untuk je lah bulan tahu. Beliau pada Na, bulan na, ni na, adalah na, na, 60,000 kita. termasuk bonus adalah 80,000 tuan. Banyaknya. 80,000. Lagi banyak daripada aku punya siang. Baiklah, aku kena potong. Tak payah belanja Gucci dah Tak ada apa. Terima kasih tuan. Usaha punya gaji lagi banyak daripada corporal. What the heck? What the heck is this? Okay. So kita teruskan dengan Dulu latihan pun saya jadi sikit. constable Semua tak dapat nak banyak macam tu terlibat ke? ke ataupun ada yang nak melibat masuk rondaan? Semua nak mencuba kan? Saya nak masuk rondaan tuan. Negatif tuan, saya masuk rondaan tuan. Angkat tangan siapa yang nak masuk rondaan? Saya tuan. Rondaan. 3, 4, 5. 5 Minum air lah, bukan susu. Nombor. Tuan Ari kat sini boleh Kecil-kecil minum tuan. susu. Tuan Ari Murad pula. sampai Tak payah tuan. kau ubat. Nunggu kata kurang saya kurang nak makan ubat dulu. Boleh tak? Beri mana? Oh, Beri mana? Beri. Kau keluar balik, kau masuk balik, kau lapor balik. Rambut putih. Saya rasa saya dah suruh hitamkan tu. Rambut dia uban ke tuan? Azalia, nanti awak cek Murad tu Azalia. Baik tuan. Azalia. Ya tuan, baik tuan. Untuk masuk Ni ke depan. Nak Ke hadapan Murad. Boleh tak? Menghadap ke hadapan tuan. Jaga tuan, saya Constable Murad Aziz, Aku nombor suka ke? badan 2022176. Siap sedia Patut tak menerima dengar cakap wang seorang-seorang. saku, tuan. Wang Wang saku? wang himbawan tuan. Saya nak tanya umur awak berapa, Murad? Saya tuan, 22 tuan. 22, Bukan, kau punya rambut dah beret? buruk. Putih. Minum air lah. Lembu besar ke kecil lah. Oh, cakap lembu besar. Ini kau cakap 22. Tak tahulah tuan. Ini Semenjak dah saya rambut bayar bapak saya Tuan. dulu tau. Saya cek balik nanti tuan. Semenjak pakai U6 itu tak tahu pula dia jadi macam ni tuan. Anak buah Azalia. Tu orang Saya nak pasal esok rambut esok awak hitam Baik tuan. Menyesal 80k itu lah tu. Berapa gaji dia? Gaji beliau bulan ni Masuk-masuk. 22,000 tuan. Termasuk bonus adalah 42,000 tuan. Alhamdulillah rezeki tuan. Boleh lah tuan balik kampung hantar duit nanti. Awak hari-hari balik kampung. Apa pun, semoga Malam cepat tidur sembuh dengan sih. barang Terima kecil. kasih. Terima kasih Mark. Thank you for the wish. Duduk. Hey, si hello Zakiramin. Pakai balik beri tu. Okey. Wahala Murad ni. Tugasan luar. Murad, Ya tuan. nak masuk rondaan ke nak mohon selection UTK? Open whitelist apa sahaja. Esok 5. Tu baca atas. Esok 5 Esok petang, 5 open petang. whitelist, wanita sahaja. Wanita Terus. kan. Wanita sahaja. Pukul 5 petang esok open whitelist. Murad. Saya ikut majority tuan. Ha, Kau majority. ni ikut orang Awak, pula. Aku orang tanya tanya kau. awak, awak kena jawab pada satu orang. Kau Apa ni? Boleh tuan. Saya join sekali pemilihan untuk UTK tuan. Nak mohon sekali. Ya tuan. Okey, 5 orang tuan total yang Banyakkan minum air lapangan. suam dan makan vitamin C. Bagi kan Saya terus? masa saya sehat tu Saya bagi tuan. hari-hari Siapa tu saya hujung sekali? minum vitamin C tau. Saya tuan. Hujung sekali. Anwar Ya. Matop tuan. Anwar Matop, sebelah dia Corporal Kubur Safi tuan. Saufi. Zaizo Berto. Lepas tu, yang tu? Constable Amirul Rashid tuan. Arnul Rashid sebelah dia. Okay, betul yang ni pula dari Awak jauh nak nampak esok apple UK ke dari awak dekat nak apa nampak minum apple rondaan? apakah iya. Apple. Saja Sepul bawa 2 orang saja Sepul Baik tuan. Oh, tak ada ni. Saja Sepul bawa. Sekarang ramai demam, mesti Constable demam kot Anwar kan? Ramai Matop demam dan juga sekarang. Amirul Rashid. Boleh tuan. Okey, lepas tu Constable Sepul Corporal rondaan. Saufi dan juga Zaizo Berto 1 unit. Baik tuan. Terima tuan. Okey, Sarjan gunakan Ada makan tablet tak? Saya redoxon. 11 Saya ambil redoxon. Baik tuan. Okey, apa-apa bagi tahu CC macam biasalah, right? Terima tuan. Okey, jadi yang join selection UTK kita off duty macam mana tuan? Off duty. Off duty. Tuan. Baik. Pertanyaan tuan. Hmm. Macam saya CCC tuan, saya off duty sebentar lagi untuk selection UTK. CCC yang penugasan biasa dulu tuan Mek Ali tuan. Saya makan vitamin C betul. juga kita tapi serahkan kepada perisa Sarjan orange. Saiful. Tuan, Sama baik, tuan. orange juga. Ya tuan. Tolong pantau semua anggota Baik tuan. Tak soalan tuan. Cas tahu malam ni. Baik tuan. Ada hari Apa minum pun tapi terjadi, kalau awak dah ada kena nombor kena saya, juga kan? awak. Tak ada tuan. Telefon je nanti. Baik tuan. Alright. Okey.
Tuan, Yang- ada soalan tuan? Tadi aku dah tanya. Tadi awal-awal aku dah tanya ada soalan ke tidak. Kau senyap sekarang baru kau nak soalan kepala terung kau. Apa dia? Tuan, untuk ujian UTK akan ambil masa berapa lama tuan? Suka hati saya lah berapa lama pun. Sekadar soalan Kau tuan. nak masuk UTK ke tak nak? Terima tuan. Nak masuk aku bagi 2 hari pun 2 hari lah kau. Selection UTK 3 bulan setengah. Kursus asas dia 3 bulan setengah tau. Tak boleh end live pada muka. Ayo Imah. Okay. Yang lakukan penugasan luar boleh terus lakukan penugasan luar macam biasa. Yang terlibat dengan selection UTK sebentar nanti, Yang dipanggil paling bahagia tingkat ia. 3. Luar bilik taktikal tu akan dipanggil seorang-seorang masuk ke dalam bilik taktikal sebentar nanti. Okey, sebelum kita mulakan penugasan, kita akan nyanyikan lagu Polis Sedia Berkhidmat Okey. Baik tuan. Okey, kumpulan sedia. Pakai topi ya. Apa dia tak pakai baju butang Dia suka sangat lain daripada lain tau. Tak faham aku. Cuba jawab teka-teki saya. Dari jauh nampak apple, dari dekat pun nampak apple. Apakah ia apple? Apple lah. Tak dengar tuan. Polis Sedia Berkhidmat. Tuan, tak dengar tuan. Lucy tak dengar tuan. Cantik tuan. Sabar tuan, sabar. Jangan jadi seorang tuan. Tak dengar ni. Complicated gila tuan. Nani? Dengar ke? Tak ada tuan. Tak tuan. Kenapa dia sibuk nak duduk belakang Sangat tu tuan. Tak dengar? Tak dengar tuan. Halus kat telinga tuan. Routing tu full kan tuan. Prank aku. Siapa boleh pasang? iPhone. iPhone. Inspektor boleh pasang kan inspektor? Tak tahulah sekejap Sekejap tuan. Saya cari lagu tu pula kat mana pula lagu tu. Polis. Buat hal aku Umar ni. Nyanyi dalam Discord ke? Tu dah JP. Tuan. Kita tengah siap sedia untuk Betul tu iPhone. Tu je nama phone. Bukan Apple tu panggil Boleh Apple. dengar? Apple. Tak tuan. Tuan, Tak dengar? Lain. Tak dengar tak Tuan, tuan kenapa nampak tak sihat sangat ni tuan? Tuan okey ke tuan? Okey tak apa. Teruskan. Tuan kalau tak sihat rehat tuan. Tak apa. Kita nyanyi dulu. Okey tuan. Dengar? Dengar. Polis. Polis sedia berkhidmat melindungi rakyat. Hidup berbahagia, aman sentosa. Polis sedia berkhidmat. Baik, saya tak nak masuk lewat lagi. Bye. Hidup berbahagia, aman sentosa. Polis sedia berkhidmat. Polis sedia berkhidmat. Hidup berbahagia, aman sentosa. Polis sedia berkhidmat. Nak bersin. Saya tuan Okay, mai. Awak kalah tak lagi? Awak kalah tak lagi? Tuan ada apa-apa nak cakap tuan? Melissa, suara Melissa tak dengar. Tak semua orang hafal lagu ni. Saya pun tak hafal. Betul-betul polis it's called RP. Encik Zafri. Melissa untuk gelak boleh lah dia tu. Untuk gelak tak faham. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selesai taklimat dan pembahagian haji tuan. Anggota lain disiap sedia untuk buat lain tugas tuan. Baik, selamat bertugas. Tim CID dah terangkan ke?
Sudah tuan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan good luck. Selamat maju jaya. Tugaslah dengan penuh integriti. Terima kasih. Apa suara Baik, Tuan. macam Masih tak? sedih sangat suara dia tu. Pegawai saja keluar baris. Baris. Satu. Hari. Pegawai sahaja keluar. Macam berlagu tuan dia punya. Bersurai sudahlah. Bersurai sudahlah. Tak ada baris pun Zaf. Nak pergi panjat ragam ke awak, Zaf? Awak nak pergi panjat ragam, maklumkan saja. Memang tak cari orang. Nak cari orang main terampit. Baik. Dan Tuan, kita jumpa Gambar apple. Oh, tak sama dengan apple. Satu. Satu, dua. Satu. Siapa yang Ini tingkat 3 je. Tingkat 3. Tingkat 3 baik tuan. Pakaian. Lalu. Sofi? Seperti yang awak pakai sekarang. Baik. Terima tuan. Kenapa tuan? Melissa jom sekali. Melissa pulau. Off duty semua. Off kena off terlibat dalam pemilihan selection. Okey. Minta maaf. Polis sudah. Tuan, di sini saya ada beberapa perkara yang saya nak maklumkan kepada tuan. Dia kan dah jadi AGP lemah Antaranya sekarang. salah satu Elok perkara dia jadi kita AG akan tegas lakukan je seleksi kan. TK pada malam ni tuan. Yang akan diketuai oleh kita punya ketua Jabatan Kesihatan Jenayah tuan, iaitu Gula Zafra. Awak kasih ID. Awak kasih Seterusnya Jun. untuk pemberian gaji telah selesai tuan. Ada beberapa anggota yang tak Gulak hadir ni tempat wazun dan tu. ada anggota Bukan tu. Bukan yang tu. Bertanya je. Bukan yang tu. 10,000 setiap seorang tuan sebagai tanda penghargaan kepada jabatan polis kepada mereka tuan. Awak tambah saya kedua. Yang seterusnya tuan, Dengar. Jumlah semua berapa? jumlah semua Luar lah. 1.6 M tuan. Duduk luar lah. Yang paling tinggi 97,000 tuan. Seorang tuan. Dah duduk dulu semua kawan-kawan. Dia duduk ya. Okey. Baca dulu buku taktikal kita. Murad, kamu pergi dye rambut kamu hitam. Tuan, nak serahkan ke saya serahkan? Saya akan pastikan dia nanti, Cik Azla. Kamu boleh jawab? Pastikan sekarang. Jangan nanti, sekarang. Total semua Apa sih kat situ dia pergi dye? Bawa lah dia kat toilet. 14,000 tuan. Delete lah F2. Delay tuan. Baik, dah makan dulu. Moduga di mana? Apa tuan? Moduga di mana? Di bilik taktikal atas tuan. Duduk meh. Tempat ke hari? Moduga dahulu. Dapat tuan. Terima kasih tuan. Waalaikumsalam Topi. Hei. Saya dah off duty. Dia on Lagi balik. gelap. Kau ni buat malu aku. Sekejap tuan. Saya Kamu aku. So, saya tugas ke? Saya Aduh. Sama muka aku lain. Tengah billing ke? Dah muka pula. Okay tuan. Selesai tuan, pemberian gaji tuan. Selesai. Alhamdulillah. Makan ubat dah ke? Pukul 12 saya makan ubat. Saya tengok live melalui Meta Street je. Start senang. Oh, kalau tengok normal tak boleh Oh ya, nanti weekend lah hari Sabtu. Ataupun esok. Saya lepas kerja ni I masuk Discord. Awak tak jaga dengan Razili. Yeah, betul. Itulah maksudnya. Versatile. Nombor apa baju? Versatile karakter. Alamak. Dekat mana? Dekat bilik taktikal. Betul, bilik Itu taktikal. orang kata perubahan karakter. Ingat senang. Bacakan saya baju ni pasal baju saya bukan baju butam. Ya, Zaf. Dengar Zafri, dengar Zafri. sangat. Baju rasmi. Kena tukar baju rasmi. Okay, sementara menunggu. Siapa lagi tak ada baju taktikal buat sekarang sepantas mungkin. Taktikal yang masuk rompakan tu ke? Macam saya ni. Berapa tuan? Terima tuan. Baik tuan. Tangan satu. Ada. Sekejap, mas satu, Ada tangan tak? satu. Jom Melissa, kita pergi Rasanya toilet. saya macam dah ada je. Saya Seluar, check. sorry. Seluar, 141. Seluar satu. Tak. Bawah. Dekat bawah tuan. Kita ini lebih dari cinta. Awak punya baju taktikal tu yang macam mana? Apa yang satu? Sekejap Murad, shouting Murad. Oh yang ni ke? Cuba. Ni lah. Okay. Pakai terus ke? Tak payah? Tak, dia cuma tanya je. Payah kan? Okay. Sebab kita tengah interview. Interview pakai butang. Ini atas. Alright. Atas. Sini ya. Beli gerakan sini. Oh, ada apa ni? Ini beli gerakan, ini bilik swimmer. Tahu. Bilik swimmer buku. Betul. Pakai baju taktikal.
body armor 58. Cerita saya ni, awak tak bukan tak ada. Oh, dia macam tu Cuba buka vest. Iya lain. Kalau tadi ke lawak ada ni Biasa. Sekejap yang untuk scuba tu dia orang dah dibekalkan kan scuba tu. Sekejap lagi. Okay, noted AC. Okay. Saya Waalaikumsalam Kim. Sorry saya baru masuk. It's okay. Dia nak bersin tau tapi tak lepas geram ah. Tadi bersin tapi tak puas. Betul. Lepas tu helmet atau kasut head tu atau helmet 1 dan 3. Tu dah tu saya kan nak bagi gambar tu. One shot, one kill. Okay. Memanglah macam terlajak sikit maaf betul, ngam. Okey. Kiranya tembakan baju operasi. Baju rasmi. Kena, and then awak down, betul. Dia duduk ujung bontot Kiranya saya tak kat situ kan. Awak kena apa lagi? Saya akan bangunkan daripada jauh. Saya akan tengok nama awak, okey. Setiap kali ada nama baju awak, operasi. awak nama boleh lah ni. Tembakan. Penerima boom. Dia melambat sikit. Ada penerima boom tu, saya kaya penerima boom dah. Awak tulis je boom kat atas. Itu syarat lah tu. Salam jemaat. Salam. Esok dah jemaat. Rambut. Tukar lagi. Tadi hitam. Sekarang ke baju UTK? Nanti kan? Handsome lah awak murah Sekarang kan interview kan? Itulah pasal. Iya, ambil aura, ambil semangat. Honest. Anak sihat? Alhamdulillah. Ya Allah, dia tolak je saya. Kat atas jangan borak. Memang pasal anak pula. Anak sihat. Sibuk lah. Perhatian kepada anggota yang berada di atas. Sila perlahankan suara anda. Kita sedang ada mesyuarat di bawah. Terima kasih. Boy back. Bang, saya single lagi. Ada dia? Apa lagi ke? Jangan lupa like and share. Kita ada 34 share sekarang ni. Chief G dan terus kaf lah. Tackle. Dia tackle lah. Baik. Aktiviti dia. Azalea ada. Untuk sniper Azalea tu, tak available. saya Single is better. Buat kata saja. Buat apa ada boyfriend? Kita ada berapa Kalau buat sakit kepala kan? Yang akan test tu. Apalah awak naik dulu. Kejap lagi saya pergi check. Suasana office. Dekat bahagian bilik. Amra dah ada kunci belum? Tuan Ari belum? Rasa saya belum periksa lagi. Rasanya belum tuan. Saya masukkan scuba gear je dalam tu dulu. Kita minta dia masuk Dia macam kelakar pula. Siapa ni? Okey, baik. Cara macam mana? Haris. Saya on duty dulu Baik tuan. Terima kasih tuan. Tuan rehat-rehat lah tuan. USB aku crash. Saya punya Windows batu tak function. Oh. Sekejap Single best bang betul. Sebab it's draining your energy kalau you couple dengan orang yang toxic. So better single, tak serabut. Happy streaming Kak Azin, Nasira, hello. Thank you, how are you? Kena banyak minum air tuan. Yakin jawapan awak ni?
Maaf tuan sebab diorang masih ada yang bertukar pakaian lagi tuan. Kira lah cari lah balik. Takkan nak agak kawan saya. Ya tuan, tengah cari ni tuan dalam bilik. Cepat. Baik tuan. Baik tuan. SCP Razali akan Yeah, ikut, girls, 3 that's tu. right, that's right, that's right, Ya, baik, that's tuan. right. Baik tuan. Apa-apa nanti kita rujuk dengan dia lah. Baik tuan. Selamat berehat tuan. Baik, terima kasih tuan. Hati-hati tuan, jaga diri tuan. Saya risau kesihatan tuan ni. Tak apa. Terima kasih. Tuan kalau tak sihat tuan rehat je tuan. Tuan ambil mesti tuan. 9, baik, terima kasih. Apa saya rehat kat sini je, saya rehat kat rumah saya lagi seram di rumah. Baik tuan. Good, Kak Izzy. How are you? Saya dah hantar macam ni je lah awak. Pendinding apa semua sini tuan. Dah tengok apa tu Super Izzy? tinggi tak ada tuan. Ni interview untuk minta maaf, tuan. unit tindakan khas. Salam. Total calon 9 orang tuan. Okey baik, saya minta Razali standbykan 9. Tak habis, ada baru band. Mana-mana boleh sorok-sorok bawah meja. Dan tuan kalau Tak faham lah apa awak cakap ni. ada tuan. Risau lah. Itu tak best tuan. Saya cuba tengok. Baik tuan. Baik tuan. Sniper tu boleh ada. Peluru tu sekejap saya tengok fikir sekejap macam mana. Saya cuba. Saya minta Razak kalau tak boleh. Shooting bila lagi? Saya dah tak shooting dah awak. Dah berhenti dah. Baik tuan, baik. Boleh. Saya dah stop shooting. Sebab sekarang saya dah kerja kan. Ya, terima kasih for the info. Okey tuan boleh ni tuan. Saya nak rehat tuan. Okey tuan. Jadi yang awak nampak dekat saya post story dengan Nelly Diaz and Rose dengan Betty Kushari tu, itulah last saya shooting. So nantikanlah drama saya Baik, semua tahun calon depan minta ya. duduk depan saya ataupun berdiri depan saya. Macam mana? Atau kan dia tak suruh diri kan. Kenapa dia tolak? Berdiri ke duduk tak kisah. Panggil lagi yang lain tu. Sebentar tu. Segerakan pergerakan ni cepat Siapa ni? Haris, cepat tekan pergerakan Haris. Apa pun semoga dia permidahkan urusan Tiaw. Ya. Terima kasih Nasira. Sekarang buat apa Nasira? Tengok apa tu? Sorry. Saya ada nak kena urus Keep rumah going. sebentar tuan, boleh tuan? Yang tengah duduk siapa? Haris tuan, dia temenung seketika tu. Temenung. 2, 4, 6, 8, 9. Okey. Okey, berbaik. Okey. Awak masuk ke dalam bilik ni sebentar nanti. Saya akan panggil mengikut hierarki pangkat dulu Sarjan dahulu, lepas tu corporal baru constable. Okey. Terima tuan. Okey, semasa kat dalam nanti pendek saja, takkan panjang sebab kita tak nak sebab kita banyak lagi ujian yang perlu dijalankan. Saya ucapkan selamat maju jaya dalam selection UTK pada kali ini. Kalau betul awak serius dengan permohonan awak, buatlah yang terbaik untuk malam ini. Dan saya ingatkan sekali lagi, ujian-ujian yang bakal dilangsungkan sebentar nanti, kita mencari ketepatan ataupun precision. Kita takkan ada peluang kali kedua, peluang kali ketiga. Kalau awak gagal satu peluang, kita akan suruh awak balik dan buat tugasan awak seperti biasa. Faham? Faham tuan. Ingat, kita mencari yang terbaik daripada yang terbaik. Tengah Ini buat kerja merupakan sambil layan stream. Nanti lewat satu sikit ujian nak me ataupun, time. Tengok movie drama selection kita. untuk unit pindah khas di mana elite PD MYRP. Drama apa? Kalau Lulu dapat gelaran apa? Boleh duduk. UTK lah. Sarjan Zafri. Kita mulakan dengan Sarjan Zafri. Boleh masuk dalam bilik sekarang. Tuan. Baik tuan. Terima tuan. Good luck. Good luck brother. Boleh masuk tuan? Asal aku ini first. Silakan. Lamalah tu. Good luck. Tuan Ari ada dengar siren tak dekat luar balai? Ada. Ada. Daripada tadi tak berhenti tuan. Dia tanya Arif. PM tu. Itulah tu. Whisper. Jom kita buat pusingan. Buat pusingan boleh buat. Jom sekali. Berat, jom sekali. Whisper. Jom sekali. Jom sekali apa? Nanti dia akan panggil lah. Dia panggil lah. Apa nama dia tuan? Itulah tu, dia panggil lah. Yang laptop kan? Ya tuan. Tangan tu lipat. Seat chair F6. Okey tuan. Sekali lagi tuan tak perlu berdiri tuan. Betul. Kak Izzy ke tak tu? Kita kena cuba dorang ni. Dorang ni kena berdiri. Biar dorang berdiri. Apa Saya tak nak tengok, tak nak bagi manja dengan anggota ni. Betul tuan. Dorang ni nak menghadap macam-macam kes profile Setuju tinggi. tuan.
Amur awak teruskan dulu saya ada urusan sebentar. Baik tuan. Okey, Assalamualaikum Sergeant Zafri. Salam tuan. Siapa dalam jalan yang tadi- duduk sana mendengar? Saya gagalkan terus Baik tuan. Saya gagalkan terus Sergeant Zafri, boleh Ha. Baik tuan. kenalkan kepada saya Masalah kat sini pun dengar. pangkat, nombor badan dan juga unit. Yang pertama tuan, saya ingin meletak jasa kepada negara tuan. Okey. Klisenya. Bagi Tengok, soalan Dok. yang kurang klise Sam. sikit, saya nak dengar yang Kan saya orang Ezzy ada nampak tak komen tadi? Komen apa? tak apa, bagi je santai-santai bagi jawapan tuan. Bagi jawapan yang luar kotak sikit lah, saya tak nak dengar benda-benda buku sangat kalau boleh. Apa right tadi? Nombor 2 tuan, Tiba-tiba. saya ingin asah bakat saya tuan. Dan ingin juga mencuba benda baru tuan. Cik Zafri, unit tindak khas ni bukan tempat untuk asah bakat. Oh. Tindak khas ni kita mencari yang dah sedia ada yang terbaik daripada yang terbaik. Ini bukan tempat asah bakat Baik tuan, terima Oh, tuan. yang di casting. Ada lagi tak? Kita dengar interview diorang guys. Cik Zafri, Tuan, saya bagi satu situasi kepada awak awak kena bagi tahu apa tindakan awak kepada situasi yang saya berikan. Faham? faham tuan. Okey. Awak sebagai salah seorang pengiring rapat kepada VVIP dalam negara kita. Okey, turun saja VVIP tersebut daripada kenderaan, tiba-tiba dia didatangi oleh seseorang. Dan seseorang tu nampak berpakaian seperti rakyat awam tetapi dia meluru ke arah VVIP tersebut. Apa tindakan awak? Komen dari Hazy tadi saya komen. Oh ya ke? Oh boleh komen under saya punya ni VVIP Avatar. berada di kawasan tersebut tuan. Yakin dengan jawapan awak? Yakin tuan. Yakin Apa jawapan dia tadi? 2 bulan dalam unit CID. Ya, tuan, betul tuan. Apa kerja-kerja awak dalam unit CID? Mencegah jenayah tuan. Mencegah jenayah Malaysia tu. mencegah jenayah tuan, menyiasat Menyesat. Kau nak menyesatkan siapa? bukan tuan, menyiasat anda kata jika ada kes-kes berat tuan. Pelik lah di IG kita ni. Baik, Sergeant Zafri. Kalau Tuan? awak diterima. Nyelit je. Okey, bahagian stage pertama dalam interview kali ni. Okey, saya sarankan kepada awak mental dan fizikal awak pastikan kena kuat. Kalau orang lain kena 50%, awak akan kena 100%, 120%, malahan lebih lagi komitmen yang diberikan daripada awak, faham? Faham tuan. Okey, itu saja. Terima kasih. Boleh panggil sarjan. Ada sarjan lagi tak kat luar sana tu? Corporal tuan. Corporal. Boleh panggil Corporal Azaliah Apa kedua? Alamak guys. Lah. Terima kasih tuan. Sama-sama. Jangan tidur. Stand by. Azalia. Ya? Masuk Azalia. Saya. Saya. Good luck. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Kuat tu tuan, ketuk tuan. Kalau tu. Dia sangat sorry. Belakang sikit. Risaulah saya tuan. Assalamualaikum tuan, saya Corporal Azalia 202139 melaporkan diri untuk interview UTK tuan. Interview UTK. Okay, baik, dalam keadaan senang diri. Corporal Azaliah ya? Ya tuan, saya. Okey. Okey. Dia beritahu kepada saya awak sekarang dalam unit apa? Sekarang saya dalam unit JIPS tuan. Unit Jabatan Integriti. Ya, pemantauan standard Berapa tuan. lama dah dalam Jabatan Integriti? Dah sebulan tuan, baru lagi tuan. Sebulan baru lagi. Ya, Kenapa? Berikan saya beberapa sebab lah. Kenapa awak nak menyertai? Kenapa awak membuat permohonan untuk menyertai unit tindak khas PDM-YRP? Sebab saya ingin buktikan kepada semua anggota bahawa wanita juga layak untuk sertai UTK tuan, untuk membuktikan yang kami juga boleh berkebolehan untuk melakukan aktiviti yang lebih lasak dan accountability tuan dalam pasukan. Oh, jadi awak menyertai UTK disebabkan awak nak membuktikan kepada orang lain lah macam tu. Tentang kebolehan seorang wanita macam tu lah. Betul tuan, sebab kita kena faham juga ada juga VIP dalam golongan wanita tuan. Jadi apa yang awak cuba bagi tahu saya adalah awak menyertai satu unit khas
cuba untuk menyertai satu unit khas yang disebabkan kepentingan diri awak sebagai seorang wanita macam tu. Negatif tuan, dan juga untuk semua golongan tuan, termasuk lelaki dan juga wanita. Equity tuan. Equity. Jadi awak nak join UTK ni semata-mata untuk ni lah, equity lah. Bukan sebab apa, Demi menjaga negara tuan. Demi menjaga negara. Dan juga demi untuk menjaga kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat dalam negara, seperti VVIP, menteri. Kerana menteri juga merupakan salah seorang individu yang sangat penting dan aset kepada negara tuan. Okey. Apa awak expect daripada UTK ni? Saya nak berjuang demi negara tuan. Bukunya. Apa yang awak tahu pasal UTK? Dia merupakan skillful tuan. Skillful? Ya tuan. Dia boleh ni ke? Drunken master ke masa buat kerja? Dia boleh panjat bumbung? Dia boleh... Lebih dari itu tuan. Terangkan kepada saya. Okay, apa yang awak tahu pasal UTK ni? Apa yang saya tahu, dia berkebolehan dan dia merupakan golongan polis elit tuan. Yang di mana hanya diperlukan waktu mempunyai kes yang berprofil tinggi. Berfafau, okey. Fafau, baik. Fafau tu DJ Radio Era tu ke? Bukan? Bukan. Profile. Okey, faham. Okey. Itulah sebab awak nak masuk ni, nak join UTK. Ada lagi ke? Ya tuan. Kerana aset manusia sangat penting dalam negara tuan. Aset manusia. Okey, baik. Tuan? Teruskan. Okay, baik. Okey, Kopral Azalia Ya, saya. Kita dalam pasukan UTK ni mencari yang terbaik antara yang terbaik. Awak faham tak apa maksud yang dimaksudkan dengan yang terbaik daripada yang terbaik tu? Faham tuan. Okey, maksudnya kalau sebelum ni awak bekerja 20%, 40%, 50% komitmen, lepas ini awak kena lebihkan lagi awak punya usaha dan lebihkan lagi awak punya komitmen, dan awak kena faham. Bila kita cakap yang terbaik daripada yang terbaik, maknanya tak ada silap. Tak ada cacat celah daripada awak pun. Boleh faham? Faham tuan, saya akan bekerja yang... Habis saya cakap tu. Jangan nervous sangat. Baru stage pertama ni. Minta maaf tuan, saya akan bagikan 500% tuan. 500%. Baik. Okay, saya bagikan satu situasi kepada awak. Ya tuan. Okay. Berikan kepada saya tindakan yang akan dilakukan oleh awak jika awak diterima masuk ke dalam pasukan UTK, unit UTK ni nanti, berdasarkan situasi yang saya berikan ini. Faham? Faham. Okay. Awak dalam satu misi sulit. Di mana ada satu possibility pengebom berani mati dilaporkan di sekitar kawasan bank besar, dan ada satu VVIP di sekitar kawasan situ. Okay. Menjadi tebusan lah VVIP tu. VVIP tu tebusan. VVIP tu tebusan dan ada bom pengebom berani mati dalam kawasan dekat situ. Faham? Maksudnya dia dua individu yang berbeza ke? Okay. Dia ada suicide bomber dan juga ada VVIP. Okay. Dengar baik-baik soalan saya. Ini yang saya masukkan. Yang terbaik daripada yang terbaik. Ini termasuk sekali lah. Terbaik dari semua aspek. Dengar arahan, faham soalan dan sebagainya. Daripada sesimpel-simpel benda sampailah ke susah-susah benda. Okay? Dengar baik-baik soalan saya. Awak dalam satu misi sulit sebagai seorang anggota unit tindak khas, untuk menyelamatkan satu VVIP di kawasan bank besar. Contohnya di kawasan bank besar lah saya bagi Dan VVIP tersebut telah diculik oleh seorang penjenayah dan juga merupakan seorang pengebom berani mati. Okay. Jadi unit tindak khas awak sebagai squad leader, okay, awak kena menyelamatkan dia melalui jalan udara, iaitu membuat terjunan daripada atas menggunakan payung terjun dan juga masuk ke dalam bank besar. Faham setakat ini? Saya faham. Ikut daripada atas. Okay. Sebagai seorang squad leader, anggota di bawah seliaan awak ataupun unit awak pada waktu itu, squad awak pada waktu itu mengikut arahan daripada awak. Okay, dalam bank besar tu ada VVIP dan ada pengebom berani mati. Apakah tindakan selanjutnya daripada awak untuk memastikan VVIP tersebut
berjaya diselamatkan tanpa diapa-apakan di sekitar kawasan yang besar tu? Okay, kalau bagi saya, gunakan strategi stealth mode tuan. Maksudnya kita akan buat koordinasi di mana kita akan take down enemy tu secara senyap-senyap. Dan untuk yang bom tu terus headshot je. Sebab bila stealth mode dia tak aware dengan kita punya kehadiran. Allah, crash. Weh, apa hal? Time out. Oh. Weh, semua kena ke? Semua kena. No, kacau no. What the joke, man? Tengah interview ni. Abu, minta nak. Masalah dia. Lele punca. Aku cakap je untung aku tak bengkok. Macam ramai. Ramai ni, ramai. Kosong. Apa sana semua kat sini. Oh, ini yang kereta meletup lepas tu repair tu. Asal balik. Asal bergerak. Al-Quranil Hakim. Ya, Jaja, kita memang gerak tadi. Baru nak Betul dating. tu. Syafin tau. Boleh masuk balik ke? Okay, sebab Fafo tinggi. Kejap, tunggu jap. Restart je. Sita dah boleh. Sekejap. Bukan aku yang kontrol ni. Ha? Bukan aku. Habis apa? Tunggu kejap Neo kot. Oh, Neo. Kenapa tu panggil mah? Dia punya counting tu 1, 2, 3, 4 crash. Leman, awak ada hutang 1 juta lagi Leman? APM padang kawat. Kat. Aduh. Fafo tinggi membasal lah ni. APM padang kawat bang APM. Syafiq, bidak aku mewakili ABW tadi minta maaf lah. Semasa kau tengah download resource tadi, aku dengan ABW cakap kau gemuk. Kurang ajar. So, Tania tengah buat kerja kot. Tak dengar. Crash terus. Boleh masuk balik kan? Kejap. Tengah restart. Unit selamat terbosan. Aset manusia aset apa tu? Aset manusia kalau awak kerja dalam company, kalau awak ada value dekat company, awak merupakan aset manusia. Yes, that's called human asset. Bukan aset lain No. Masuk menghadap bentara guruhan. No. Patah sisi ada lagi setengah jam patah. Sisi 3 jam. Nabil, hello, hai. Jawapan panjang sangat sampai crash. Main open sisi ya. Oh, maham. Ya, itulah maksudnya. Bersambunglah kita ketua. Akif. Lemah. Patah. Bentang-bentang dia lepas. So, itulah ceritanya. Aku Untuk siapa yang tak tahu apa itu asset Wow. manusia, dia actually daripada bahasa Inggeris. Pemberani. Dia dipanggil human asset. Hidup Hakim. So, human asset ni is a value di mana awak ada value kepada organisasi. So, yeah. Apa ni? Apa cikgu? Hamba buat cikgu. Jadi Muhammad Amsyah ada follow. Terima kasih. Selamat datang ke stream. Jangan lupa like and share guys. Nabil baru ke ni? Kenapa? Oh, 211 hari. Kenapa tak ada batch? Dari awal. Patah nak Mula. tunggu masuk bilik je. Dah sampai 5 jam. Mula. Isi setengah jam. Yelah, isi setengah jam. Sekejap tanya korang. Kalau tekan ni, korang dengar ke suara? Korang boleh dengar suara? Kenapa aku melekat tadi tu? Aduh. Sebab I mute dekat I punya keyboard. Tapi dekat sini meter tu dengar. Faham tak? So still boleh dengar lah suara diorang kan. Boleh masuk ke? Belum. Dengar restart. Pulau 1, Pulau 2. Maksudnya dia hanya mute untuk saya je lah. Okay, faham.
So perlukan kod SLR lah untuk control benda tu. Aduh wai. Suara Hakim Gaming tu. Oh ada ya Hakim. Hakim Gaming. Tak, saya nak defend pun tak boleh. Nak tunggu diorang cakap dah boleh masuk ke belum. Isma tengah settlekan dulu. Okay, sementara tu kita nak buat apa guys? Salah. What should we do? Apa kita harus lakukan? Q&A, let's go. Okay, korang nak tanya apa? Korang nak tanya. So, sila ajukan soalan yang korang nak tahu sementara saya ada ni. So, korang agak-agak Azala diterima tak untuk join unit UTK? Type. Aku like kalau tak aku swipe. Nak pasal logo apa AJ tahu soalan apa yang Tasha akan tanya ke AJ? Tak tahu. Dah boleh masuk ke teman-teman sekalian? Belum. Kok sangatlah suara diorang. Oh belakang. Saya nak tanya Aris, sekarang siapa yang salah atas Supaya kejadian korang tidak bosan ya. Tak cakap dari mula, termarah, emosi tak tersengaja. Dia tak suka ke buat group Telegram untuk supporter. Sebab bagi saya tak perlu kita ada Discord kat situ kita boleh communicate. Saja. Aku tak apa lah tu power ke blue light je. Blue light saja. Wah, Tadi tak rabun saya semua silau. Allah. Yang tengah nyanyi ni Haki Gaming Apa dah buat copyright lagu Kerek pula apa sekarang. Nak buat copyright pula dah. Alah. Lucu lah suara dia. Ya. Arjuna Beta. Arjuna Beta. Oi. Mimpikan yang indah saja. Kata ada patah. Patah. Mana kata? Tak. Kalau aku jadi kau 20 minit aku dah off lah. Bingung. Kau tak boleh main lama sikit ke tak? Masa ada dengar macam orang jerit? So, bolehlah ajukan soalan kita buat Q&A. Sebab kalau saya kan, actually kalau WhatsApp ni for me personal lah, private. For me it's private. Because I pun tak sangat tahu WhatsApp sebenarnya. WhatsApp sekarang I ni pun sebab untuk kerja sahaja. Harap maklum. Okay, Datuk Lee, ketua geng belalang. Oh, dia ke ketua geng belalang? Tapi bukan dia yang culik saya kan sebelum ni. Dia tu lah saya pun apa-apa pun dekat Discord ada. Saya baca dia Discord tu. Moderator pun ada ni. Pelik lah, kenapa moderator saya tak ada badge kan? Nanti hari ni lah I tengok balik. Soalan seterusnya, kenapa 2 kali 5 selalu disebut? Sebab 2 kali 5 jawapan dia 10. Saya pun tak pasti.
Macam nak tengok movie tapi apa esok Jumaat. Esok last kerja. Tak, saya kerja daripada rumah. Oh, lagu ni rupanya jerit-jerit tu. Oh. Masa sulit tu Hakim tak ada. Rasanya dia tak ada. Hakim dah ada, barulah wujudnya suara Lalan. Siapa ni ah? Suara siapa ni ah? Kena. Siapa tu ah? Punya lama tak nampak Hakim. Kan? Engkau Pak Mat. Bejak ya? Betul ke Pak Mat ni? Dia sama dia tu Madam. Ya ke Pak Mat? Pak Mat. Selek. Aku tahu dalam matamu semakin layu. Ya segalanya kau luka. Aku merayu. Oh no, oh no, jangan aku. Weh, buat je bunyi angin. Hah? Saya ke? Bunyi background belakang saya ni bunyi angin. Oh, Angin kat luar tuan. Betul tuan. Okay. So shall we? Shall we? Okay, dah siap belum? Dah sedia belum? Senang diri. Dah maksud saya dah siap sedia pun ke belum nak sambung? Ya sila. Sila. Awaklah silalah bagi jawapan kepada saya. Soalan tadi. Apa jawapan saya tadi ya? Ulang balik lah. Okay, jawapan dia. Okay, kita gunakan tactical silent mode di mana kita akan... Silent mode tu iPhone punya airplane ke? Stealth mode. Nak jadi yang terbaik, antara yang terbaik. Penggunaan bahasa pun tak betul macam mana ni Cik Azalia? Stealth mode. Stealth mode, ya. Okay. Di mana kita akan letakkan koordinasi anggota di mana mereka akan take down setiap enemy satu persatu. Kemudian kita kena make sure open window kita nampak VVIP yang dijadikan hostage. Kemudian kita akan sediakan sniper daripada luar supaya enemy tak aware dan tembak enemy tu. Shoot to tembak kill. Terus walaupun dia ada bom kat badan dia. Lepas tu kita pastikan di mana remote tu sebab kadang-kadang ada yang dia pakai bom tapi remote orang lain pegang. Sebab tu kita kena secure dulu perimeter. Ni tak main game ready or not ni. Secure perimeter. Maksudnya apa yang awak katakan, tembak teruslah orang suspek tu kalau ada shoot on site lah maknanya macam tu. Kena dapatkan intel yang cukup. Maksudnya kita kena tengok remote tu di mana. Remote di mana? Remote yang pemegang bom tu. Lepas tu dah tahu remote kat mana, lepas tu take down dan secure. Okay, faham. Dan secure the package. Okay, ada lagi ke? Secure the package sampai situ saja. Sampai situ saja. Okay. Baik. Terima kasih Corporal Azalia. Saya dah dengar apa yang saya nak dengar. Boleh panggil kalau kat luar sana kalau ada corporal panggil corporal, kalau ada lance corporal panggil lance corporal. Baik tuan. Terima kasih. Saya minta diri dulu tuan. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ni. Go. Okay. Good luck. Kita kena tunggu ke? Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Izin masuk tuan. Mana Zafri? Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Corporal Kenzi 2143 dapur sedia menerima temu duga pengambilan UTK tuan. Corporal kau punya lapu bersepah corporal dah Ada bang guna finger trigger. Alah lambat. Saya dah jawab dah. Tak apalah. Daripada unit mana sekarang?
Saya daripada Sebab tahu Jeep dia takkan terima. Cik saya. CCC tuan. Jabatan Gerakan PDMR. Whisper. Dah whisper dah ni, dah whisper. Awak nervous tak? Sekitar 1 tahun. Ui, nervous. Kamu tengok nervous. Oi, awak tak tahu saya tersasu dalam tu? Ya. Apa benda je dia tanya? Fafau kenapa kena? Pelik-pelik saya. Pelat kan? Mana ada Saya pelat? Saya pelat. Pasukan. Tak apalah, saya nak tahu apa benda dia tanya je. Biasanya itulah awak punya critical thinking lah. Critical thinking Wow. Tak masuk. Ini kenapa awak nak masuk? Saya biasa jawab menimun saya. Tahun 2 bulan. Maknanya lepas 2 bulan tu memang terus bertugas dalam ni lah, unit gerakan lah. Siapa gelak tu? Ada tu macam kantin belakang tu ha. Dalam keadaan senang diri. Macam kantin jauh tu. Pantry dekat bawah. Beberapa sebab-sebab lah. Dengar. Kenapa Ya. Ke sebelah awak yang gelak tu? Sebelah kanan. Ni dah tadi tidur lah. Artis ni. Tuan antara Rekod tidur lah sekarang. Bukan main banyak dia punya ni Dia anugerah tu. bercakap tapi masalah itulah. Dia punya banyak. Ini saya ni buat satu. Kita satu je. Kita ni satu je. Dia bukan main bersusun lagi belakang tu. Kau mana dia beli tu Apa? Kat dada tu, kat dada. Tu, dia macam ada di dada. Bukan main action kamu ya. Patutnya satu je tau. Corporal pun satu je. Awak kena tukar dekat logo tu. Jadikan dia satu. Bukan main banyak lagi. Tu kalau kena ditegur tu. Ni saya tegur nanti. Tak timun jadi Awak kena tukar satu je. Dia satu apa tu? pengganas berjaya di Bendung tuan. 8 minutes to go. Yeay. Pakai nak PC betul. Ada lagi? Dan yang paling penting tuan, saya suka kerja yang Apa berjelanggar lah kambing tu. Kuat bunyi. What? Mungkin lah belajar siren tadi. Tak gosip apa ni guys? Main air tu. Macam mana awak nak yakinkan saya yang awak ni? Salahnya saya memang nak seorang Macam-macam lah. Bom lah, air lah. Bukan lah. Siapa ni? Allah. Tak adalah. Muncul ke depan. Who are you? Zafri. Operasi yang telah dijalankan tuan. Saya juga akan membawa ilmu yang saya ada ni untuk mengatur pasukan dan juga menyusun langkah ataupun taktikal dalam Dengar jawapan dia orang interview. Dilakukan tuan. Macam tak yakin je awak ni? Yakin tuan. Gagap-gagap ni kenapa? Nervous tuan. Nervous? Baru stage pertama dah nervous, baru interview pendek macam ni dah nervous. Sekejap lagi ada sniper. Ada renang. Ada penyelam. Okey, boleh. Physical boleh. Ya tuan. Benda tu semua boleh tu. Hai Jen, jauh no Jen. Itulah pasal. Whisper tak dengar tu. Baik tuan. Awak merupakan seorang operator. Ya Allah. Operator lah. Kenalah dia ni. Aduh. Sejak Azalia. Awak dapat arahan. Dah pelik lah sejak saya keluar dari JSJ kan. Pelik-pelik lah JSJ sekarang ni. Kenapa? Tak ada, dia je yang pelik. Sejak saya tinggalkan JSJ. Sebelum tu dia ni elok tau. Sejak saya JSJ, saya tinggalkan JSJ. Awak transfer timun tu kat dia ke? Kontrol untuk tim UTK. Kontrol rumah HQ daripada HQ UTK. Ya tuan. Yalah, bukan nak bercampur orang tu. Untuk hold tembakan. Tetapi squad leader Dia dah confident UTK dah tu. Itulah tu. tembakan. Confident, udah confident. Physical belum lagi. Tindakan saya lah saya akan Dia kan confident dulu. arahan squad leader tuan. Squad leader. Okay, jadi maknanya HQ kata jangan tembak, squad leader kata tembak, awak tembak lah maknanya macam tu. Negatif tuan. Saya ikut mengikut arahan HQ tuan. Maaf silap tuan. Ini yang saya tak nak ni. Berubah-ubah jawapan. Tak tuan, maaf tuan. Saya ikut arahan HQ tuan. Betul tuan. Maknanya HQ kata jangan tembak, squad leader kata tembak, awak tak tembak lah macam tu. Tengok Zafri tu. Betul. Betul tuan. Yakin? Terkejung. Siapa lagi Yakin kopel? tuan. Lepas terkejung dia orang kan semua. Diri je kat situ kan. Tak bercampur. Itulah tu. Memang masing-masing tu tengah hafal buku ni tu. Itu Tengah malu. membaca tu.
Ya Allah. Nampak tu balik apa? Siapa tu? Pelik-pelik lah Mika ni. Bertumbuk pula. Uish. Uish. Corporal. Siapa lagi corporal? Mana ada corporal? Ada corporal lagi sini? Dah tak ada last corporal lah. Ingat. Dia takkan ada pilih saudara je interview for fun Itu ke siapa tu? macam OKJ, mana? corporal KJ lah. For fun. Assalamualaikum. Adalah konten sikit kan. Lepas ni Aman. Lepas ni awak ke saya dulu? Awak dulu lah. Siapa dulu? Awak dulu lah. Oh, bukan main awak tolak-tolak ya. Tak kisah, saya okey je. Saya dulu pun boleh. Okey, Corporal J dalam keadaan senang diri. Masa tu? Corporal J dalam bertugas sekarang dalam jabatan mana? Dalam unit mana? Unit bilik gerakan tu. Bilik gerakan. Berapa lama dah? Setakat ni dalam Lori hampir jumlah 2 tahun tu. Hampir 2 tahun. Jadi pengalaman banyak Okey, berikan saya sebab-sebab kenapa nak menyertai unit tindak khas. Oleh disebabkan saya selalu mendengar unit tindak khas yang macam special elite tuan. Saya rasa berminat sangat tuan. Melissa pun tak nak campur. Tuan. Sini. Itulah tu. Tapi kenapa? Tak tahulah. Saya rasa Tak tahu saya rindukan Puan Aimah, saya rindukan Indah. UTK tuan adalah Saya rindukan Ika. Tak. Bukan. Ikanya. Tak. Bagi tahu Ika. Jangan. Kenapa? Tak payah. Kenapa? Tak ada. Tersasul. Dalam banyak-banyak anggota ni tersasul yang tu kenapa? Baik, saya tersasul nama dia. Kalau saya tersasul nama awak tadi. Saya kat sebelah awak ni, tak salah apanya. Awak tak ada apa-apa lah. sebagai seorang squad leader pada awak punya squad. Dulu lah gigi. Awak masuk ke dalam kawasan bangunan yang tertutup. Apa ke? Macam garaj tapi besar. Cuak ni. Awak ada 3 choice. Kat mana atas masuk ke dalam. Yang pertama sekali menaiki lipat para. Yang kedua on foot. Yang ketiga alamak. Pecahkan awak punya anggota. Weh, dia ada pilihan jawapan lah. Bestnya. Assalamualaikum. Jom aku. Habis weh, Isma? Cari masuk ke dalam satu bangunan yang besar tetapi tertutup. Salam. Ada apa yang boleh saya bantu? Dengan squad awak. Diam je. Baik. Boleh diam tak? Boleh. Masuk boleh. Boleh ke tak boleh? Boleh. Juga boleh kat sini. Mengikut pecahan yang awak berikan. Sebagai squad leader, mana satu? Semua tak buat kerja. Tengah tunggu nak interview. Interview. Jawab. Satu squad awak total 7 orang atau 6 orang saja. Baik, terima kasih. Sama-sama. Saya memilih Ampun. No. Ampun. Dia buat bincang ke mampun. Teruskan. Aduh. Teruskan. Baik, teruskan. Okey, baik. Corporal J tadi ya. saya tuan. Okey, apa jawapan awak? Muka saya muka lagi. Saya untuk memecahkan anggota tuan. Apa dia? Memecahkan anggota Tadi ya. masuk melalui lain-lain pintu. Betul tuan. Pintu masuk. Ya. Okey, saya ni awak Saya jawab, ada mantra. 3 pintu masuk. Ha? 6 anggota Saya dalam ada squad awak. mantra. Mantra apa? 3 pintu masuk, 6 anggota dalam squad awak. Berapa orang setiap pintu masuk awak nak bagi? Kenapa? Kenapa? Saya ada benda baru ni. Apa nama dia? Happy birthday To you. Happy birthday to you. Happy birthday to Isma. Happy birthday to you. Dah, pergi buat kerja. Baik. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to
Masing. Indonesia Kuala Indonesia Kuala Iswadenya Indonesia Dah, semua anggota. Sambung. Semua Tiup Tiup Okey ke? Tiup ke tu? Happy birthday Abang Isma. Awak kenapa, Riz? Ha? Awak kenapa? Kenapa, Riz? Saya dah. Jawapan awak. Fal. Awak ni kenapa ni, Zafri? Tak semangat awak ni. Mana Fal saya? Dah pukul 12 dah tahu. Saya pun yang kena gerak, kena queue. Faham sangat. Sekarang saya ada benda baru ni. Apa? Saya baru belajar tadi dengan Sifu. Sipu apa awak ni? Uish. Oh ni orang tak alright. Awak drunken master ke? Awak whisper. Yelah, whisper lah. Jap, makan lupa jap. Arman. Jangan dekat sangat. Jangan dekat Aha. sangat. Kenapa? Takut kena balik bantal. Nanti jatuh cinta. Sayok. Ya. Awak kenapa? Apa pergi dengan diorang punya interview? Tuan, saya Makan ubat ke jap. 2021445 kena scam ke? pada unit JSJ. Dan hadir temu 2 hari. Baik. Cik Arman daripada unit JSJ berapa lama dah bertugas dalam unit JSJ? 2 bulan tuan. 2 bulan. Sebelum tu unit mana? Sain Cuka Hamida Sain Sarai Ori kan nak nyanyi tu. Sae Il Cuka Hamida. Kejut. Ingat apa tadi? Masuk-masuk lagu Langau interview lagi Avengers tak tu. Dan saya akan pastikan Itu jadi masuk. Yeah. jenayah yang ada kat MYRP ni akan kita lepaskan. Lain sebab ada. Ui, tengok sampai dah habis saya punya tablet. Demam saya tak kebar-kebar ni. Okey, lain sebab. Itu saja tuan. Itu saja. Cik Arman saya berikan situasi kepada awak, jawab soalan saya dengan tindakan berdasarkan situasi saya berikan nanti. Baik tuan. Baik Cik Arman. Awak dan juga skuad tindak khas awak, okey, sedang bergerak ke satu kawasan untuk melakukan misi untuk mengeluarkan beberapa tebusan daripada kawasan rumah agam yang besar. Ia pergerakan masuk ke dalam kawasan, menaiki jalan udara, iaitu menaiki helikopter. Okay, faham setakat ni? Saya punya soalan lah tadi. Di kawasan Dari Amerika AZ yang orang ni. Ramai tenggo di sekitar kawasan. Jadi awak sebagai squad leader, okay, anggapkan awak ni sebagai squad leader dalam buat depan-depan. Apakah pendekatan awak Tak sedap ubat tersebut. Okay. Sebab kawasan itu ramai tenggo di sekitar kawasan, rumah agam tersebut ada tebusan, jadi mereka jaga tebusan tersebut. Apa pendekatan awak dengan helikopter tu? Okay. Bagaimana pendekatan awak untuk masuk ke dalam kawasan, untuk lead awak punya squad masuk dalam kawasan? Macam mana? Baik tuan. First kali tuan. Sebab kita helikopter kita dibekalkan oleh thermal. So kita akan gunakan thermal untuk scan beberapa enemy yang ada di kawasan situ. Kemudian jika saya dah pastikan tempat tu selamat, so saya akan bawa saya punya tim untuk turun di kawasan yang selamat dulu. Lepas tu tuan, saya akan take satu persatu enemy sehingga bahagian luar, bahagian perimeter dia, dan baru kita masuk ke dalam. Ada pula orang tengah buat report kat bawah tu. Nak nama samaran ke nama biasa je? Ada lagi nama betul, nama IC. Nama IC. Yakin ke dengan yang sekarang ni lah, yang sekarang saya yakin tuan. Tenang cerita. Saya kawan-kawan saya panggil saya Atoy. Saya dah dengar apa yang saya dah dengar. Atoy. Tapi kalau nama asli saya Man. Let's go per hari. Man Atoy kan.
Kalau tak ada boleh main constable. Nama dia orang panggil Atul lah kawan-kawan Tapi ramai orang panggil kan tinggal di tu je Ah, dengar nok je. Saya daripada JBJ. Daripada JBJ saya jalan sampai saya nak parking kereta kat dataran tu. Okey. Sleman paku tu. Kurang ajar. Kau tuan. Saya duduk sebelah. Itulah pasal. Saya nak kena pantau juga, nak tengok sebab kementerian suruh datang buat checking ni. Oh, baik. Kalau Hakim yang lagi lah dia ke? Kenapa je? Saya pun tempoh juga je agent ni. Sesak nafas. Tahu tuan. Tahu je. Risau je, boleh je. Tak ada boleh je. Itu je yang saya dah dapat. Saya nak jadi yang terbaik. Saya nak jaga kat mana InsyaAllah, minta boleh. Saya Tak nak. Saya yakin saya boleh menjadi seorang anggota unit Saya tu saya. yang Oh, awak tu saya. mantap pak. Jawapan Itu saya lagi punya. sikit boleh? Lagu Lagu mana? Saya Arman Rahmat. Tapi suara jenis top Macam mana awak nak yakin dengan saya yang awak ni akan menjadi seseorang yang terbaik? Oi, Korang ni. Jen, Zafri. apa dia Jen? Tembus dia Jen. Awak tembus kat saya punya badan dia Jen. Boleh, saya percaya kat awak ni Imran. Segala operasi Pelik lah. akan dilakukan. Tak nafas pula saya ni. Sudah promoter event confident baru. Jen, tangan kat mana Jen? Saya tahu awak siap sedia selalu. Tengah whisper ke Kamu Hurin Jen, jangan. Selamat Cik saya. dan kita berjaya. Oh, sudah. Cik pelik lah Zafri ni. Dengan Jen. Orang ni Jen. Malu Jen. Kita malu dapat sakit dapat Jen. Ah, sudah Jen, kenapa Jen? Ada. Cakapan awak tu pun lancar. Kan saya kata kamu letup je lah, tak tahu. Nak communicate dalam operasi tanpa apa? Macam mana? Hai Jen, pelik-pelik Jen. Tuan Mubarak. Bila last anggota semua tes urin ni? Tes urin. Dia bulan sekali gitu. Baik. Teruskan. Boleh. Terima kasih banyak-banyak Apa tu? Wah, ini delay. Tak nak tengok. Kenapa saya nak jadi unit TK? Saya akan call cik lah. TK ni unit NTK. Nak tengok, tak nak. Jen tak nak Jen. Pelik-pelik lah kamu saja. Kamu dah lepas interview kan? Masuk tuan. Memang nak bantu rasa pengganas lah. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul dia orang je. Bismillahirrahmanirrahim. Betul lah tu. Sabar. Tarik nafas. Ikut saya. Okey, ikut saya Murad. Itulah apa pun. Gemuruh jiwa. Kak sorry apa ni tak masuk dah. Ada masalah kesihatan sikit. Tak apa awak. Saya pun tak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Bismillahirrahmanirrahim. jenayah. Bismillahirrahmanirrahim. Zafri awak kan ada pas. Tak saya guna Ya. ya. Assalamualaikum semua dan good night Kim. Pembantuan jenayah adalah tanggungjawab sebagai seorang Oh. anggota polis untuk menjadi berintegrasi tinggi. Janganlah sesekali menang remeh. Berikan tindakan awak. buku kita salah je. Situasi yang diberikan oleh tuan. Yelah kamu jawab ikut buku tadi kan. Situasi yang diberikan. Kan ini IGP punya ni saya pinjam. Hai. Saya jumpa dia terjatuh semalam. Tiba-tiba awak dapat sesuatu perkara. Awak dapat mendengar bunyi tembakan. Apakah tindakan awak seterusnya? Tindakan pertama tuan, kita kena secure Perdana Menteri dulu tuan. Dan maklumkan kepada unit kepada gerakan UTK untuk Ada secure buih dulu, dalam. tuan. Maknanya untuk cari daripada mana arah tembakan tu dan make sure kawasan-kawasan tersebut disemak tuan. Komander PJK bertanggungjawab dalam sebarang operasi yang dijalankan. Kerjasama dan bantuan boleh diperolehi daripada Ketua Polis Negara. Semak saja. Dah. Okey. Dalam masa yang sama kita kena secure Perdana Menteri tu, kita akan bawa dia kepada ke tempat yang lebih selamat. Maknanya kita akan keluarkan dia daripada kawasan tersebut. Kita masukkan dalam kenderaan, kita bawa dia ke kawasan yang selamat, make sure tiada apa-apa
tiada apa-apa kenderaan yang mencurigakan ataupun yang selain daripada unit UTK mengikori tuan. Ada lagi nak tambah ke? Itu saja tuan. Okey, baik. Kami dah dengar apa yang kami nak dengar. Terima kasih Encik Haris. Boleh teruskan panggil anggota yang lain, salun yang lain ya. Korang Baik masuk tuan. Terima kasih tuan. Sama-sama. Terima kasih juga. Tuan Inspektor, Tuan DG. Boleh saya tahu diorang ni lepas interview dan dia akan dilatih lah. Lepas tu ada kelulusan ke macam mana? Ya Datuk, kita akan ada 4 ujian sebentar nanti. 4 ujian? Ya, 4 ujian. Baik. Pertama sekali akan ada ujian scuba. Yang keduanya kita akan ada ujian tembakan tepat menggunakan sniper. Zalia. Wow. Target yang Zalia. Kita akan ada Ikri Zul Ain salam. untuk terjunan Aku salam. Moderator saya tu. Wow. Moderator. Moderator. Yang keempat Ya, adalah boyfriend. ujian simulasi bodyguard. Awak ni. Tadi tak ada public kat apa tadi kan? Dan apa yang mereka akan buat jika Sudahlah kamu. VIP tersebut diserang. 12 feet long. Yang kita cari dalam ujian-ujian tersebut adalah ketepatan. 12 feet. Awak dah tak share tadi ada kat bawah tu. Cafe. Anak lah. 12 inch lah. Terus akan disingkirkan daripada Muhammad Arif, selamat datang ke stream. Jangan lupa like and share. Thank you. unit tindak khas kita Datuk. Timbang apa ni? Baik Datuk Baik. Terusnya Assalamualaikum Tuan. Mohon izin untuk masuk Tuan. silakan. Datuk Bentara sila duduk sebelah saya Datuk. Assalamualaikum Tuan. Saya Constable Murad Tizi, nombor badan 2021 hadir bagi interview untuk Boyfriend lah itu tu. Baik, Cik Murad Atizi dalam keadaan senang. Cik lah dia ni. Baik Tuan, terima kasih Tuan. Okey, Cik Murad Atizi berapa lama dah dalam pasukan? Baru lagi ya? Saya 4 bulan, hampir 4 bulan dalam unit JSPT Tuan. Hampir 4 bulan dalam unit JSPT. Jadi saya difahamkan dekat sini ikut daripada saya punya sistem ni, awak punya arwah ayah. Betul Tuan. 4 bulan? Bekas seorang Kita 2 bulan, macam mana dia boleh 4 bulan? No. No. negara. Bukan satu Betul bulan. Tuan. Satu bulan urusi 1 tahun. Unit tindak khas ni berdasarkan daripada nak ikut jejak langkah arwah ayah ke macam mana? Betul Tuan, itu adalah saya punya cita-cita Sebenarnya kita orang daripada pun lupa kecil nak Tuan. kira. Kerana saya mengidolakan arwah ayah saya dulu Tuan. Dia dah ngantuk ke tu? Buat ni kuat lah. 1 bulan kira 1 tahun. PDMRP. Pertama sekali Tuan, of course lah untuk jadi unit tindakan khas ni macam saya cakap tadi, saya adalah untuk jadi seperti ayah saya. Yang kedua Tuan, saya adalah seorang yang anti keganasan di mana saya sentiasa mengutamakan keselamatan, tak kira di situasi semasa ataupun di situasi lain-lain seperti melindungi VVIP dan juga apa-apa assignment yang diserahkan kepada saya Tuan. Itu saja. Itu saja Tuan. Cik Murad ya? Ya betul. Jawab soalan saya, berikan tindakan berdasarkan situasi yang saya berikan. Boleh Tuan. Okay, saya tak nak awak apa tercungap-cungap ke. Okey, Tak yakin dengan jawapan macam ni, awak. nama saya Pastikan awak yakin dengan jawapan awak dan lancar dengan jawapan awak. Saya dari Baik, Tuan. Saya ini ada Datuk Bentara Azwan. saya nak buat dan sedikit juga, body Datuk Bentara. Baik kita dah lepas. Betul kan? Datuk Tak ada. Bentara. Datuk Bentara apa betul. Isma. Okey. Oh, kejap. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Teruskan. Dalam satu situasi awak sedang awak sedang mengiringi dan awak Baring je dekat sofa tu. Ya. Ada macam ada Hai. buat latihan padang. Yang kedua, Datuk Anak siapa? RTZ. dan juga Datuk Bentara Azwan. Sebab dia ni, dia main dekat pahlawan. Apa tu, mubarak dengan ni kan daripada server yang sama. Baik. Sewaktu Perdana Menteri sedang berucap, tiba-tiba ada bunyi satu letupan. Tak pasti datang daripada mana. Letupan itu tembakan atau letupan bom tak pasti. Okey. Siapakah yang harus awak bawa keluar daripada kawasan itu dahulu? Siapakah Tuan Ya. Antara Okey. tiga ni. Siapakah yang awak harus utamakan untuk bawa keluar ke kawasan dan bagaimana? Okey, misi pertama saya Tuan, sekiranya berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini ataupun mencurigakan di kawasan tersebut, saya akan bawa dulu kedua-dua Datuk Bentara Tuan untuk bergerak ke kawasan yang lebih selamat dan kawasan yang jauh daripada kawasan kejadian tersebut Tuan. Baik. Dan tentunya kami sentiasa ada tim yang bersama kami, iaitu pasukan terlatih. Kita sudah tentu akan ada route untuk pengosongan kawasan tersebut dan membawa kedua-dua Datuk Bentara ke kawasan yang Yelah, jauh Tuan. tahan Dan mata Perdana tu. Menteri
adalah prioriti juga tuan. Cuma saya Tak akan macam selamatkan mana dua nak Datuk Mentara. cakap, Sabah. Perdana Menteri akan diambil Saya mungkin tak daripada boleh stay rakan ni. tugas-tugas saya yang lain tuan. Kerana saya Mana seorang, dia saya buat jujur hari cakap ni, memang orang tak buat esok. of course saya tidak mampu untuk membawa kesemuanya jika saya seorang saja tuan. Okey. Ada apa lagi? Tak ada tuan. Sekiranya keadaan dah dipastikan aman, baru saya akan buat declaration untuk bersama dengan pasukan saya sama ada kawasan tersebut dah pun berjaya diamankan ataupun tidak tuan. Jadi keamanan tu kami akan pastikan berada dalam keadaan tertinggi terlebih dahulu sebelum kita akan mengeluarkan kenyataan ataupun bagi tahu kepada pihak tertinggi tuan. Okey. Itu saja. Itu saja tuan. Ada soalan lah saya nak tambah. Teruskan. Datuk. Ketika mana situasi tadi berlaku, tiba-tiba kan ada media yang datang untuk bertanya apa yang berlaku. Adakah kita kena beri maklumat tersebut kepada media? Tidak tuan, itu adalah luar daripada skop bidang kuasa saya. Saya hanya consign untuk menjaga keselamatan VVIP yang telah ditugaskan kepada unit saya ataupun pasukan saya saja tuan. Manalah tahu kan media tu macam nak tanya kan, sebab waktu tu awak ada kat situ. Waktu tu bodyguard lain dah selamatkan, tiba-tiba awak kat situ berpakaian tiga-tiga. Media tiba-tiba nak interview awak. Adakah awak kena menjawab dia? Tidak tuan. Kenderaan polis tuan. Wah. Itu saja. Terima kasih. Salam. Abang modify apa? Tak ada apa-apa. Saya teruskan. Boleh teruskan. Baik. Enjin boleh, yang lain tak boleh. Terima kasih. Kita dengar apa kita nak dengar. Boleh terus panggil Tak boleh. seterusnya. Terima kasih. Enjin je. Baik. Semua tak boleh. Terima kasih tuan. Mohon izin untuk keluar daripada bilik interview. Alah, mana yang buat? Assalamualaikum. Saya buat yang lain duduk mana? Daripada interview kat atas apa? Okay. Calon lain. Oh Zaf, tidur ke Zaf? Betul. Zaf tidur ke Zaf? Ya, ada ni. Impress lah jawapan Murad. Ush, bitiki sikit kasang. Assalamualaikum. Impress tu jawapan Murad tu. Saya apa arahan daripada ni untuk membawa benda. Saya Zaf. Dia ada tak? Zaf. Ya. Barang dah jadi, macam mana? Barang dah jadi. Barang dah jadi. Barang dah jadi ni. Ubat dah kick. Ya Allah, ubat tidur pula. Ubat ni nak tidur. Awak fikir apa? Kita bukan unit narkotik. Saya jauh saya main ni. Ni apa tu? Gulak gulak. Terima kasih. Ini agak mana betul lah Assalamualaikum tuan. Ya, salam. Tak saya minta diri dia tuan. Tak ada dulu. Bubuh lagi lah. Assalamualaikum tuan. Tak sihat ke? Ya tuan. Okey, tak apa. Teruskan. Ya, saya minta diri ya. Assalamualaikum. Baik. Salam. Tuan. Tuan, saya ikut serta tuan. Mana ni calon BTP ni? Aduh. Okeylah. Baiklah. Maaf tuan. Terima kasih tuan. Zafri pun join. Kejap tuan Setuju tuan. Yang kat luar siapa lagi yang belum interview? Saya. Teruskan. Saya tengah baca buku. Baca buku ke tidur? Bingung Zah. Dia kalau aku gerak baru dia nak gerak tau. Botak terus aku. Guys, sebelum saya micro sleep, better saya gone dulu. Bilik. Oh yelah, server restart. M tu mana kata M16 tu lah. Betul. 16. Kelulusan daripada Datuk Mentara Perdana. Saya meluluskan kalau di bidang hukum macam ni. Aduh, kereta dekat ni. Dekat JPJ lah macam tu. Tak harap pergi JPJ ni. Ubat ni cepat. Alamak, rehat. Moga cepat sihat ya. Thank you. Tempat saya baru hujan. Mata pun dah nak tertutup ni. Tu lah.
Signing out. Say where is it? Thank you. Uff, laju dia. Apa yang Rio sangat ni? Okay, Wilson, thank you. Mata saya dah berat. Kuat gila ubat ni. Buat sesama kan. Kudut, takat. Kudut. Jom. Assalamualaikum. Salam. Cik Azalia. Ya sini. Cik Kirus. Tengkurus. Tengkurus. Apa tidak kenal? Tengkurus. Boleh nak tumpang boleh? Nak ke mana? Balai ke? Tak, balik rumah saya boleh tak? Rumah kat mana tu, Cik? Saya boleh tandakan. Boleh. Tumpang Cik, bunyi teruk bunyi ni, Cik. Bunyi, ada bunyi apa? Tak, maksudnya ni bunyi macam salah-salah. Ya. Oh. Salah sama saya, salah sama hidung Roblox. Jom. Oh, ni mesti Tuan XGP cakap buat Roblox semalam ni kan dekat Balai Tobi tu kan? Oh, itu tak tahu. Semalam saya tak join. Boleh ni Cik Zalia. Dapat tak? Tu ke? Ya. 1.5 kilo tu ke? Ya. Okey. Asal kejung? Tak apa. Homeboy dekat je. Awaknya. Tak, saya punya skrin kejung ni. Adakah saya crash? Windows button tak tekan asal sah crash. Memang crash. Tak apalah. Tiba masa untuk saya berendam diri. Pasang saya PC ni.